Baik, ni sesi apa, santai-santai lah kan. Um, Sekali lagi bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencatatkan, uh, ini ialah sesi pratonton ataupun preview session ataupun dipanggil juga ardun musbaq. Ardun musbaq ni biasanya ada movie dan sebagainya lah kan. Uh, Mana kita akan uh, memperkenalkan sebuah sedikit apakah aktiviti Arabic Reading Club uh, dengan beberapa modul yang saya tengah fikirkan apakah yang kita nak uh, apa pula. Okay. Okay. Saya nak memperkenalkan sedikit lah apa benda Arabic Reading Club ni. Sebenarnya tuan-tuan dan puan saya dah pernah anjurkan Arabic Reading Club ni pada tahun 2018. Ketika itu kita menggunakan Telegram dan ketika itu kita menggunakan bahan uh, apa tu, cerita dan berita. Cuma kali ini buat comeback lah 2025 dengan kemudahan teknologi yang ada. Masa tu Telegram agak apa, masih lagi peringkat awal, jadi banyak buat eksperimen lah. Jadi saya kali ini kita akan menggunakan medium Google Meet, kan, mana kita lebih apa, uh, banyak berkomunikasi secara dalam talian lah, kan. Jadi bahan-bahan yang saya kumpulkan, kalau saya bersedia nak tahu, uh, sejak saya menukar bidang bahasa Arab dan sastra Arab ni secara rasmi, secara formal, saya banyak mengumpulkan bahan-bahan bacaan, bahan-bahan audio video yang macam mana nak bagi cepat boleh bahasa Arab. Sebab latar belakang saya sebelum ni ialah sains student. Aliran sains student daripada sekolah menengah sampai ke peringkat pra-universiti, dan di universiti pun tahun 1 2 kali ambil bidang sains dan perubatan dan kemudian perubatan. Jadi apabila saya bertukar bidang ke bidang perubatan tu, saya fikir apa bidang, macam mana cara saya nak uh, cepat boleh mahir bahasa Arab ni, sebab uh, ke benda ni jadi rahsia umum. Banyak yang rungutan yang saya dengar sebelum saya bertukar bidang tu, ramai yang ada syahadah waraqi, ada sijil tapi tak boleh nak menulis bahasa Arab, tak boleh nak bercakap dalam bahasa Arab, tak boleh nak baca meluas dalam bahasa Arab. Jadi saya rasa macam saya kena buat sesuatu. Dan masa tu saya perasan yang ada satu golongan yang dipanggil sebagai Arabis. Orientalis ni lebih daripada mustasyrik, tapi Arabis ni musta'arib. Mana orang bukan Arab, orang Ajam, bukan Islam pun. Tapi macam mana dia boleh bercakap Arab, dia menulis bahasa Arab, dan dia di di apa, diberi penghormatan oleh tokoh bahasa Arab sendiri, tokoh di Timur Tengah. Sedangkan bukan Muslim pun, kan? Dengan rambut pirang, dengan mata birunya, tapi dia cakap Arab, terkejut. Memang, kalau dengar dia boleh cakap Arab, bukan sikit-sikit. Kan? Bukan sikit-sikit, dia punya level dia tu memang jauh mengatasi sebahagian daripada kita. Jadi masa tu saya fikir, macam mana cara, apa benda yang saya boleh buat, ya, selain daripada sebab saya sebabkan saya bertukar bidang tadi ni, jadi saya bukanlah agak konvensional lah. Pemikiran saya ni agak sebab saya bermula dari contemporary, moden, barulah pada klasik.
Bahasa Arab pun sarjana sebagainya bahagikan pada dua, iaitu Classical Arabic, Fusha Al-Turath, dan juga Modern Standard Arabic ataupun Fusha Al-Asr. Jadi saya bermula dengan Modern, kemudian pada Turath. Jadi saya tengok apa bahan yang ada yang boleh bantu saya lah. Sebab saya dah tukar bidang ni dah lewat dah tahun satu, dah masuk tahun satu bagi perubatan, baru nak tukar masuk ke perubatan tahun satu pun tinggal ambil bahasa Arab mula pada bawah balik. Jadi saya nak tengok apa benda yang boleh cepat dan kemas benda tu. Cuma masa tu fikir nak survive. Macam mana aku nak survive? Saya dah umur 21, baru nak ambil bahasa Arab semula. Saya dulu ambil SPM, calon persendirian di sekolah. Apa nama tu, sebab saya science student, tak ambil subjek, buat senang. Syariah pun nak belajar sendiri. Jadi calon persendirian untuk tiga subjek tu. Jadi bila kita tinggal lama tu memang berat. Tetapi macam mana saya nak kuatkan asas. Dan antara benda yang saya tengok ialah jadi saya kumpul lah bahan. Dah lama saya kumpul daripada tahun 2008 sampai sekarang 2025. Bahan bacaan, bahan yang ada audio video kena membantu macam mana cara nak bagi, dan sampai sekarang masih lagi mengumpul dan cuma tak ada masa kadang-kadang tu nak ni. Jadi saya nak ajak lah saudara-saudara sekalian, kita sama-sama belajar, sama-sama selain daripada kelas pengajian yang kita nak ikuti mungkin di peringkat sekolah ataupun peringkat universiti ataupun selepas alam berjaya, kita kena keluar daripada zon selesa, belajar. Sebab kebanyakan yang saya jumpa kelas dia ialah tata bahasa. Kita belajar bahasa Arab tapi kita belajar tata bahasa Arab. Daripada nahwu dan saraf. Bagus, bukan tak bagus, cumanya dan juga kadang-kadang kita belajar tu masih lagi buku rujukan atau buku pelajaran dalam sukatan yang contohlah ada orang bidang fiqh, usul fiqh. Saya pun minor usul fiqh. Kadang-kadang dia tak keluar daripada kepembuan dia. Dia belajar bidang dia bila bagi teks luar daripada ni, contoh teks sastra Arab. Memang jam. Memang sangkut. Apa ni, tambah budak bahasa Arab sekali pun sama. Kadang-kadang tu sangkut juga. Kata apa yang jadi itulah cabaran, dan saya rasa kita kena mulakan lah, pecahkan benda tu. Jadi ni lah permulaan dia. Saya nak ajak saudara-saudara sekalian pada ini contoh ni al-huruf min al-harb, ni contoh lah. Okay. Ada satu orang sarjana Arab perempuan, Dr. Hanadah ni, kawan kat saya bukan berkawan dengan dia Facebook. Dia buat satu sebab kita tahu tahap literasi buta celik negara Arab ni pelbagai. Ada yang terlalu maju, ada yang terlalu mundur, ada tengah-tengah. Jadi Dr. Hanadah ni dia ada buat satu panggil apa? Satu gold standard, satu standard macam mana nak ukur keboleh bacaan ataupun kemampuan ataupun literasi keboleh bacaan orang Arab lah. Tapi sebenarnya benda ni apply pada ajam lah, sebab kita alhamdulillah dengan berkatnya Al-Quran tu, bahasa Arab yang ni masih lagi diguna pakai sampai hari ini. Bahasa dia dah lebih daripada 1000 tahun pun kan. Cumanya dan bukan dekat orang Arab saja, tapi orang ajam yang bukan Arab pun dapat juga manfaat dia kan. Jadi Dr. Hanadah ni dia ada buat satu, dia panggil Arabi 21. Okay, Arabi 21. Apa maksud Arabi 21 ni? Arabi 21 ni ialah, kalau kita boleh klik kat sini. Okay. Ini Arabic 21 ni, dia kalau saya pernah dengar huruf abjad, hawa, sauti, kalamun dan sebagainya, dia ada 20 yang kita belajar alif ba ta tu, itu tartib alif ba'i. Alfabet, perkataan alfabet bahasa Inggeris tu dia ambil daripada bahasa Arab, alif ba ta, alfabet, alif ba ta, okay? Alfabet.
iaitu tertib alif ba'i, alif ba tak jim kha sebagainya tu kan. Abaya yang ada satu lagi dia bagi tertib abjadi. Okey, tertib abjadi ni abjad hawas sauti. Kalau ni lah 21 semua sekali. Kalau saudara boleh tengok kataan kat sini contoh Muassasah Al-Fikr Al-Arabi Ma'ayir Tasnif Hanada Taha. Ni nama doktor dah, Profesor Dr. Hanada Taha. وعربي 21 المستوى ألف الصف الأول. Tapi saya taklah bawa saudara-saudari sekalian untuk Arabic Story ni kita tak pakai lah mustawa awal ni, mustawa alif ni. Kita akan pakai hari ni kita akan ada demo sikit lah. Kita taklah pakai ni tentang sangat kan. Jadi dia ada abjad hawas hukti kalamun alif ba jim dal ha dan sebagainya. Kita hari ni akan tengok, kita akan tengok sini. Kita akan tengok. Okey, nak tengok sebelum tu. Sebelum tu, hari untuk pelanggan. Okey, yang ni pun ramai agak tanya soalan. Saya punya ni agak santai. Jangan memang nampak kelang kabut sikit cara sembang tu. Kita nak santai je, tak ada tak formal sangat pun. Ramai yang akan tanya juga, apa beza jadi ahli kelab, ahli Arabic Reading Club yang kena langgan Facebook tu. Langganan bulanan dia serendah RM2.49. Itu paling rendah. Saya cuba nak rendahkan lagi tak boleh. Tapi tadi sebabkan alhamdulillah kita dah ada sekarang 27 orang serta ahli kelab, dia bagi flash sale discount 5 orang saja. Lepas kelas ni saya aktifkan, 5 orang saja dapat potongan harga lebih murah daripada RM49 untuk 5 orang saja dia bagi, sebab dia nampak ramai yang dah makin join kan. Jadi ahli Arabic Reading Club ni, kalau saya boleh pasang, saya sekarang ni sejak aktifkan semula Arabic Reading Club ni, saya sebenarnya tuan-tuan, saya kena flag, akaun saya kena flag dan kena shadow ban. Saya sebelum ni selalu kongsi bahan, kadang-kadang saya tulis panjang, yang tu tak kena. Tapi kalau saya kongsi bahan tu ada pautan ataupun link PDF, video ataupun audio, saya kena saya kena apa nama ni 5-6 kali lah kena. Dari saya share lah kelas Ustaz Syafizul Abdul Hamid, Profesor Maria Dr. Badrin Haji dan sebagainya kan. Saya kena kan. Tak pasal-pasal kita kena kan. Dia kata spam dan sebagainya lah. Saya pun tak faham kat benda tu memang legit kan, tapi tak tahu kenapa. So sampai sekarang masih kena. Tapi jadi alternatif dia bila ada langganan macam tu, dia ada bagi satu grup khas untuk subscriber. Pelanggan Arabic Reading Club ni, siapa yang bayar RM49 sebulan tu, dia ada satu grup khas. Mana grup tu saya sendiri tak boleh nak add orang lain. Dia bukan private group yang biasa kita buat. Dia memang untuk subscriber saja. Jadi automatik akan masuk siapa yang langgan, dia automatik, keahlian dia automatik akan masuk dalam grup tu. Dan di grup tu saya boleh kongsi semua PDF. Bahan-bahan ni macam yang saya kata tadi, saya kumpul pada tahun 2008 sehingga sekarang 2025, insyaAllah akan datang pun. PDF ke, audio ke, video ke, saya nak kongsi apa kat situ terbuka. Sebab dah memang itu saja yang audio saja kan. Jadi itu satu. Yang kedua, bila dah banyak sangat bahan saya bagi, ada bahan PDF, ada bahan video, ada bahan audio. Jadi saya pelanggan dapat yang tu lah. Untuk yang bukan pelanggan, yang subscriber boleh tengok je lah gambarnya. Saya selalu share, kongsikan dia punya muka depan itu, kemudian link dia masuk dalam grup lah, baru dia dapat kan. Cuma ada satu lagi, bila dah kongsi banyak, saya bagi audio, saya bagi video, saya pun terfikir, sekejap pelanggan ni, saya ada amanah lah pada pelanggan-pelanggan yang bayar RM49 sebulan tu. Dia apa keperluan, apa kehendak dan apa keperluan lah. Kehendak ni lain lah kan, kehendak masing-masing tak sama lah. Apa keperluan bahasa Arab masing-masing, apakah niat di hati tu sanggup bayar saya. Jadi saya rasa amanah, saya rasa perlulah untuk saya
bagi selain daripada bahan tu saya kongsi semata-mata, dan saya tahu tak sempat pun nak download sebab masa sangat banyak. Memang sangat banyak. Nak dengar satu-satu saya pun dengar tak habis kan. Dengar tak habis, tonton tak habis. Nak buat dalam yang saya bagi tu, PDF tu ada latihan. Contoh macam ni, Media Arabic for Beginners. Bahan-bahan buku-buku macam ni American University in Cairo Press, uh, apa nama, semasa Dr. Said Badawi, kawan baik pada Profesor Dr. apa nama tu, Muhammad Abdul Halim, SOAS, School of Oriental and African Studies. Dia kawan baik, seorang di Amerika, seorang di London, seorang di Kairah, tapi yang Said Badawi baru meninggal. Dia dah bangunkan American University in Cairo ni sangat hebat banding universiti Arab lain. Dalam bidang bahasa dan sastra Arab ni memang jauh ke depan lah. Dan satu lagi, dia punya penerbit universiti dia memang bahan-bahan dia sangat-sangat menarik. Lain daripada penerbit universiti lain di Timur Tengah. Sebab dia ada gabungan kepakaran, nama pun American University in Cairo kan. Jadi dia ada kepakaran dari Eropah, dari Barat, dari Amerika dan inilah. Dan kita pernah ada seorang duta Jepun ke Malaysia. Dia boleh cakap Arab dan ramailah buat video dia setiap tahun 18 bulan 12, 18 Disember kan, hari Bahasa Arab Sedunia, akan ambil video dia, minta dia cakap. Soalan dia, macam mana dia boleh cakap Arab? Dia Jepun. Jepun satu negara yang katanya mengagungkan bahasa dia kan. Bahasa Inggeris pun dia kadang-kadang tak boleh. Majoriti lah, ada yang diplomat ni memang dia wajib lah belajar kan. Tapi kenapa dia pilih bahasa Arab? Dan memang dia cakap Arab. Bahasa Arab sedap. Dan saya boleh cari lah bekas dia duta Jepun ke Malaysia sebelum ni. Dan dia pernah singgah belajar di American University in Cairo. Sebab saya pernah pergi lah, saya tak pergi universiti dah sebab tak kesedaran masa. Saya pernah pergi ke American University in Cairo Press ni, memang impress lah dengan dia punya bahan-bahan bacaan dia, mana kadang-kadang dia bagi audio video. Okay, kadang-kadang dan memang tengok lah, ramai yang datang tu memang ajam yang bukan Muslim pun kan, Jepun, Korea dan sebagainya. Macam juga beberapa orang yang penterjemah yang dapat anugerah peringkat antarabangsa di Dubai dan Qatar. Di Abu Dhabi dan di Qatar, Profesor Dr. Michael Coberson, American, tapi bila cakap Arab dia ada bunyi Mesir. Sebab apa? Dia pernah belajar di American University in Cairo, sama ada peringkat degree, master atau PhD kan. Jadi sayang lah, saya kongsi, saya bagi link untuk download pautan untuk buat turun ni. Kadang-kadang rasa macam tak cukup lah pada peserta yang melanggan, ataupun dan juga mungkin ada yang tak nak melanggan. Kita tak nak melanggan tapi kita nak belajar sebab tak sempat pun nak download, kata jadi kan. Jadi saya terfikir saya nak hidupkan balik Arabic Reading Club, kelab membaca bahasa Arab. Namanya kelab Arabic Reading Club, tapi sebenarnya bukan sekadar reading lah. Sepatutnya kita kena, sebab dalam kelas mingguan dan yang kita mulakan bulan November ni, setiap Rabu bulan November, 9 malam, 9 suku hingga 10 malam. Setiap Rabu insyaAllah bulan November ialah Arabic Stories. Kenapa saya letakkan modul Arabic Stories? Sebab saya buat bancian ataupun undian lah pada pelanggan yang dah masuk dalam tu. Jadi ada yang nak cerita kanak-kanak, ada yang nak novel, ada yang nak cerpen. Jadi kita mula pada, kita rangkum semua sekali adalah Arabic Stories. Payunglah Rata Arabic Stories, cerita bahasa Arab. Tak kisahlah cerita kanak-kanak ke, cerpen ke, novel ke, semua dalam konsep cerita lah. Dan ada juga novel, sekatan novel penyiasat macam kita dulu baca apa yang Kindaichi tu, Detektif Conan, bahasa Arab pun ada. Bahasa Arab pun ada. Dan ada tokoh-tokoh sastra Arab kanak-kanak, Kamil Kilani, saya akan perkenalkan juga, dan insyaAllah akan perkenalkan juga Mahmud Salim. Tapi start dari bawah lah, kita mula pada cerita kanak-kanak. Kita mula dari bawah, kita naik sampai ke cerpen novel lah. Okay? Tapi tak adalah sampai habis, kalau dah cerpen novel tu panjang kan. Jadi kita pilih lah cerita kanak-kanak ni. Terus tadi jangan pandang jangan rasa malu. Alamak, apa baca, dah tua-tua nak kena baca apa cerita kanak-kanak kan, cerita budak-budak. Tak, cerita budak-budak dia. Saudara-saudara sekalian, kita ni pelajar bahasa Arab, bukan penutur asli. We are non-native speakers of Arabic language. Okay, jadi kena sedar diri, macam mana tahap kita pun, kita tetap akan boleh lawan dengan penutur asli bahasa Arab yang terpelajar lah. Kan, yang tak terpelajar cerita lain lah kan.
Jadi dia apa pun bangsa pun kalau saya sering perasan, buku kanak-kanak dia is the best. Buku teks yang kanak-kanak dia mesti dia punya penerangan dia yang paling mudah nak faham, yang paling lengkap, yang paling ni lah. Sebab kalau dia tengok Akhtar Syariah, selalu orang akan buat kesalahan lazim peringkat masa PhD pun ataupun buku-buku yang merakamkan kesalahan-kesalahan ni berlaku biasanya kat mana? Surat khabar. Orang dewasa yang buat. Sebab apa? Yang belajar betul tata bahasa Arab ni, surah dan sebagainya, kadang-kadang. Jadi buku kanak-kanak dia betul-betul ikut yang kita belajar dalam kelas yang kita buat, ambil Nahwu Saraf kan, ambil macam juluman dan sebagainya tu. Oh, bila baca surat khabar, alamak ada Akhtar Syariah. Memanglah sebab orang dewasa je mat. Kan? Jadi pembaca dia pun dewasa. Tapi yang untuk kanak-kanak memang the best dia akan pilih. Sekolah rendah je, sekolah menengah je. Memang kita pilih lah sesuai lah kan. Janganlah kadang-kadang sangat. Alik batal orang tak lah kan. Okay. Kemudian itu Arabic Stories. Setiap Rabu bulan November ni start. Okay. Yang mana kita akan buat demo kejap lagi. Kemudian yang kedua, saya terfikir dalam bahan-bahan tu juga, saya terfikir untuk ada saya kongsikan juga buku-buku teks. Buku-buku pembelajaran macam ni, media Arabic ni kan. Buku-buku pembelajaran macam ni. Kan? Dia ada nota. Sorry boleh lah dapatkan PDF dia, boleh beli. Tapi ada latihan. Nota sikit, latihan dia banyak. Latihan dia siapa yang nak ajar? Kat Malaysia ni tak ada lagi. Tak ada pun. Kan? Jadi buku rujukan, buku macam ni dia tak bagi sebab dia memang untuk self study plus dalam classroom setting kan. Jadi dia tak ada skema jawapan. Jadi kita kena berguru juga. Jadi saya rasa juga kalau insya-Allah nanti akan gunakan bulan Disember. Disember ini itu hari Khamis atau Selasa lah. Saya namakan dia ada yang macam ni, konsep dia Arabic textbook. Ada yang satu lagi yang macam ni. Kat sini Arabic textbook. Okay. Arabic textbook ni memang dia kalau nama textbook tu memang dia ni lah. Dia ada bab musyaraf dia, kemudian ada ni lah. Cuma kat sini kelebihan dia ada audio, video. So saya nak kenalkan lah sebab kita biasa kalau belajar kat sekolah pun pakai buku teks ataupun kita beli. Kadang-kadang kita tak dapat sebenarnya ada audio video disediakan oleh pihak penerbit. Dia rakam suara penutur asli. Kita nak dengar kan macam mana nak sebut lah. Buku yang dari Mesir, Arab dia macam ni. Sebut accent dia. Macam kita belajar British accent dengan maaf kalau sebutan saya ni open English sangat kan. Dia ada sebutan cara American English dengan British English kan. Jadi benda tu kita tak dapat sebab kita baca, kita beli buku, bertulis kan. Jadi baca pun bunyi macam kita lah baca kan. Ataupun guru kita pun Melayu ke ataupun kadang-kadang tak ada pun orang pakai buku-buku macam ni. Jadi saya rasa sangat sayang kalau saya sekadar kongsikan PDF dia dan yang mana download, rajin nak baca buku, tengok, alamak, ada latihan. Audionya boleh dengar tapi dia nak pair balik dengan ni kan. Ada sahabat kita tanya pasal buku. Ada setengah buku, ada buku yang dijual online. Saya boleh tengok nama web dia. Tapi mahal. Saya cakap terus terang mahal. Yang paling murah dah meninggal dah. Rest in peace lah, Book Depository kalau siapa pernah dengar lah. Masa COVID saya pernah dapat RM20 je buku dia. Sebab tak tahu masa tu dia tengok tak ramai orang beli kot. Kemudian apa nama tu, yang lain ni, satu bicara ialah, saya kena tahu, pasaran buku terbesar berada di Kairah, di Mesir. Jadi yang tu kena minta kebijaksanaan, bergantung pada kebijaksanaan pelajar-pelajar kita lah. Kena ada kaki tangan lah di sana. Sebab kadang-kadang buku-buku macam ni ada dijual di sana dengan harga sangat murah. Sebab mata wang dia rendah dan sebagainya kan. Jadi memang ada, cuma kena pandai cari. Dan kena tahulah siapa kaki-kaki dia. Adalah beberapa orang pelajar saya minta, okay, ni cari tak jumpa, cari ni. Kena itulah. Okay, ada macam contoh dari Universiti Cairo Press ni, kau ada lah. Cuma harga memang mahal sih. Harga dia tak semahal kalau beli online. Maksudnya kalau beli untuk pelajar ni sebab dia harga dia ialah mata wang ni Egyptian pound kan. Macam ni, Misri. Jadi dia murah sikit lah. Okay. Yang ni buku-buku macam ni, buku-buku yang macam buku teks ni, saya nak
Saya nak masukkan dalam mungkin perjumpaan mingguan, mungkin pada hari Selasa, setiap hari Selasa. InsyaAllah mungkin bermula pada Disember ni lah. Okay. Dan satu lagi, hari Khamis. Hari Khamis malam. Semua sebenarnya suku 9, 10 setengah lah. Um, Dalam belajar bahasa, kan kita pun belajar bahasa ibu dan kita bahasa Melayu. Kita nak bercakap mula kadang-kadang kita tak sedar tak sedar. Sampai sekarang kita guna simpulan bahasa, peribahasa. Tapi kita belajar bahasa Inggeris, kita dapat lah tu, kan? Cuma bahasa Arab ni dia macam tak pernah banyak sekarang. Padahal benda tu basic ya. Apa-apa bahasa kita belajar mestilah ada ungkapan-ungkapan ni. Jadi saya nak perkenalkan satu lagi, nama dia Arabic Expressions. Ungkapan, tak kisahlah simpulan bahasa, peribahasa, idiomatic expressions ke, misal Arabiah ke apa benda, nak kumpulkan dalam satu kelas. Kita akan, sebab kadang-kadang dekat ni sebab perpustakaan Melayu sangat-sangat terhad. Jadi saya nak, kalau boleh, sebab kita apa-apa bahasa pun kita belajar, selain daripada kita belajar tata bahasa dia, kita kena tambah kosakata kita, pembenaran kata kita, vocabulary kan, pronunciation. Macam mana pronunciation tu? Dengar. Bila mendengar, oh sebut dia macam ni, Arab Mesir punya bunyi macam ni. Sebab lain kali bila jumpa, kita tahu dah. Yang kadang-kadang kita boleh tiru kan, untuk kelebihan mungkin yang pernah belajar di luar negara ataupun yang dapat jumpa orang Arab lah. Macam kan, telinga kita dah biasa, sebab kita dah biasa dengar audio video dia kan. Oh, ini Arab Mesir ni, cara penulisan macam ni. Contoh kan, Injiliziyah kan, Lughah Injiliziyah. English, language, bahasa Inggeris. Injiliziyah tu nak alif, lam, alif, Injili, jim nak pakai qaf ke, nak pakai kaf. Ada beza, sebab apa? Beza budaya. Arab pun tak sama. Okay? Kita tak berkata nanti kita ni, sebab kita ini hanya nanti saya akan buat lagi apa nama dia panggil, peraturan untuk yang Arabic expressions dengan Arabic books lah. Cuma saya nak tunjuk contoh sikit lah. Contoh kat sini kan, macam mana yang kata audio ni. Dengar tak? Audio dengar? Tak dengar. Tak dengar Kalau ni, audio dia jelas tak? Tak dengar, saya tak dengar. Ni masalah apa nama? Tapi suara saya dengar. Suara start clear. Ni masalah Google Meet saya kot ni. Saya tak pasti sebab sebelum ni pakai Google Meet Al-Jahif, Ustaz Syafizrul tak pernah pakai audio. Hari tu test pun tak keluar. Itu sebab tak kuat. Telinga kan lagi. Tak apa, tak apa. Yang pentingnya nak tunjuk kata ada, nampak tak? Penerbit ada sedia kan? Nampak? Bahan tu, buku dia kat office. Buku dia kat jawab saya. Tak boleh pergi sebab tu lockdown. Bukan tu lockdown. Yang media pun kena kerja dari rumah. Okay. Bukunya ada. Okay. Kemudian dia ada bagi audio. Dan audio ni saya akan kongsikan dalam kelas lah. Dalam grup pun nanti siapa yang ahli akan dapat lah. Cumanya itulah. Macam mana nak pair antara audio ni dengan bukunya kan. Jadi tu saya rasa bagus kalau kita boleh adakan kelas lah. So saya namakan Arabic Stories, hari Rabu, Arabic books lah. Kita nak kata textbook nampak macam buat sangat kan, tapi memang taklah textbook, kadang-kadang kita share lah. Cumanya lebih pada macam tu lah, maksudnya buku-buku pembelajaran.
yang di yang saya dapat dari American University Cairo Press, Georgetown University Press, Texas. Dan kenapa benda-benda yang berlaku macam mana dia orang boleh terbitkan? Sebab diaspora Arab. Bila negara Timur Tengah bergolak, jadi yang cerdik pandai Arab ni dia dapat kerakyatan ataupun suaka ataupun dapat mengajar lah. Jadi mereka lah profesor-profesor, doktor-doktor ni lah yang menulis. Jadi pelbagai lah, ada yang dari Lubnan, ada yang dari Mesir, ada yang dari Saudi jangan lah. Mesir, Lubnan, Syria. Jadi kita tengok kelainan yang selama ni kita pernah dengar orang kata apa, Fusha, siapa yang belajar bahasa Arab baku ni, semua negara Timur Tengah akan faham. Itu sebenarnya ialah retorik politik Jamal Abdul Nasser. Okey, bekas Presiden Malaysia dululah masa nak buat plan Arabisme minal muhit ilal khalij, dari Laut Atlantik ke Teluk Arab. Okey. Teluk Parsi itu pun khilaf. Okey, benda tu sebenarnya pengalaman saya di dalam sebagai pengamal bidang penterjemahan dan juga media bahasa Arab, memang ada beza. Bukan dialek, beza dia punya baku, dia punya uslub, dalam rasa gaya bahasa tu kadang-kadang ada beza jugalah. Istilah-istilah yang digunakan negara Arab ni tak sama dengan Arab tu. Belah Khalij ada benda yang tak sama dengan Syam, Syam tak sama dengan Mesir, belah Jazair dan sebagainya, Maghrib tak sama. Jadi benda ni kita akan tengok daripada penulis-penulis berbeza oleh dalam kelas Arabic buku nanti. Dan juga Arabic expressions ni mostly kita cari yang fusah lah, yang semua sepakat lah. Sebab ada Arabic expressions yang memang khusus untuk Jordan saja, ada yang khusus untuk Mesir saja. Tak, kita cari yang baku lah supaya kita boleh guna dalam penulisan dan percakapan kita lah. Dan satu ni saudara-saudara sekalian, dalam Arabic textbook ni, kalau di barat, di Eropah, di timur, di Eropah dan di Amerika dan sebagainya, sebabkan penulis ni dari Jordan, penulis dari Beirut, penulis ni dari Lubnan, dari Mesir. Jadi buku tu bila bahagian ni dia perkenalkan dua. Dia perkenalkan bahasa Arab baku dan juga dialek dia. Jadi kita ada kita orang kata apa, artificial ni lah, kita satu biar istinai lah, biar istinai lah, satu artificial environment lah. Kita tak ada rezeki duduk di negara Arab, tapi bolehlah dapat bahan-bahan ni kan. So daripada audio video tu samalah kita dengar kan, insyaAllah lah. Kalau nak lebih puas tu dia kena pergi sana sendiri lah kan. Tapi kalau ni contohnya kita adalah bahan-bahan tu, dia akan kenalkan sikit-sikit. Sebab memang target dia ialah Ajam bukan Islam. Kalau saya pun untuk buku teks ni semua ni saya ambil yang sesuai yang kita lah. Sebab tu saya kata biasa ada asas lah. Sebab kalau buku-buku ni, kalau saya tengok yang buku satu dia orang memang akan mula dari alif bata, ABC, alif bata, wahid isna salasa. Sebab dia baru nak kenal huruf dan sebagainya kan. Kita tak perlulah kita ambil. Sebab tu itu biasanya tahap A1. Kalau dalam CEFR kot, saya rasa yang kelasan A1, A2 ni kita start dengan A2, B1, B2 lah. Untuk kelas Arabic Stories, Arabic Books dengan Arabic Expressions ni saya cadangkan untuk yang sudah ada kenal lah huruf Arab. Janganlah baru nak kenal alif bata kan. Bukanlah kelas dia, sebab sekat sini saya nak kita kemahiran berbahasa Arab. Berbahasa, kemahiran membaca. Ya, insyaAllah bawa pada menulis sebab kita ada buat benda tu. Mendengar sebab nanti akan berketul insyaAllah. Tapi pelan-pelan. Pelan-pelan kayu insyaAllah. Okey. Kalau ada apa-apa soalan ke ada apa-apa ni, masuk je dalam apa nama tu, kalau aku tak sempat nanti dekat chat ni. Okay. Okay, ini pun sama, mastering modern standard Arabic idioms saya kata tadi lah. Ni American University Cairo Press juga. Kita boleh tengok contoh dia bagi tengok kan, kita baca lah kan. Contoh okay, dia ada bagi contoh. So ni antara contoh yang kita akan pakai lah. Okay. Dan ada benda yang sama dengan Malaysia punya Arab ni apa? Arab
ada benda yang sama, dia panggil optimal equivalence. Persamaan antara bahasa Melayu kan, kita kata jaga air muka. Hafizah ma'a wajhi. To save face. Kan bahasa Inggeris pun ada. So macam benda tu saya rasa benda ni penting dan yang ni biasa sebab dia ada konteks dia dalam perbualan dia kan, macam mana kita nak fahamkan benda ni lah. Apa ungkapan ni. Sebab kadang-kadang ungkapan tu datang, ingat ungkapan tu sama makna bahasa Melayu tak? Rupanya tak. Okay. Ada setengah tu memang sama antara tiga bahasa saya dah jumpa. Ada yang sama tapi tak banyak lah. Itu optimal equivalent kan tak banyak lah. Ada yang sama antara dua bahasa, Arab Melayu, Inggerisnya tak sama ataupun Arab Inggeris yang sama, Melayu tak sama. So, tengoklah nanti lah. Okay. Okay. Malam ni, apa yang kita akan tengok pada Mustawa Tok. Mustawa Tok ni kalau kata Abjad Hawas Sauti Kalamun tahap 9. Daripada 21 tahap yang Profesor Dr. Hanada Toha buat, kita akan pergi ke mustawa Tok. Itu As-Saf Al-Thani Wal-Thalith. Okay. Okay. Hal ana jaban. Hal ana jaban. Okay, saya sebabkan benda nama dia ni. Eh, hmm, apa nama tu? Canva ni dia boleh Canva ni boleh apa? Boleh buat latihan kat tepi ni kan. So boleh. Biasanya ada QR code tapi yang ni boleh masuk lah kalau saya sendiri nak jawab ni. Kalau tak nak jawab sini pun boleh buka mic dan baiklah jawab kan. Hal anta jaban. Okay. Apa yang kita buat dalam kelas kita nanti, kita akan bariskan, kita terjemahkan dan kita akan ambil uslub-uslub atau gaya bahasa laras bahasa yang kita boleh gunakan dalam percakapan dan penulisan kita. Okay. So, siapa tahu apa makna hal ana jaban? Hal ana jabanun? Apa makna dia? Apa makna tajuk kisah kanak-kanak ni? Ini level 9. Yang tadi saya share ni, al-huruf min al-harb ini level nun. Awas Fakti, Kadamun, Kaf, Lam, Nun. Ini level 14. Daripada 21. Yang ni saya buat contoh ni level ke-9. Daripada 21 level yang ada lah. Okay. Kalau tak masuk sini pun jawab, buka mic boleh kalau siapa nak cuba. Hal ana jaban. Saya siapa yang angkat tangan? Tak nampak. Silakan. Buka mic. Boleh cuba tak? Silakan. Adakah saya pengecut? Adakah saya seorang pengecut? Pengecutkah aku? Okay. So, nampak tak? Benda ni ramai juga minta saya buat terjemahan. Saya rasa nak buat satu kelas terjemahan semata-mata tu, dia punya teori tak banyak sangat. Tapi dia punya praktikal tu banyak. Jadi dalam kelas-kelas saya ni akan terapkan jugalah kemahiran. Bukan takat kemahiran baca, betul menulis, dengar betul-betul, tapi juga kemahiran menterjemah. Sebab itulah kita buat. Kita belajar bahasa asing kan. Tak nak memang kena terjemah. Walaupun saya cikgu, saya tak terjemah. Kita mengajar pada budak Melayu, kita terjemah Melayu. Okey. Hal-ana jaban. Makna kita terjemah tadi, macam mana Amal terjemah? Amal terjemah macam mana? Adakah saya pengecut? Adakah saya pengecut? Ataupun kadang-kadang nak baikkan adakah saya seorang pengecut? Ataupun pengecutkah aku? Okay? Sebab kadang-kadang dalam terjemahan kita tak perlu terikat dan terikut dengan struktur asal teks sumber. Okay? Dalam terjemahan kita tak pindah makna, kita pindah message. Apa message nak sampaikan? Kita sampaikan message saja. Uslub gaya bahasa tu kita boleh adjust lagi. Okay? Kalau kita nak ikut al-ana jaban, adakah aku pengecut? Bahasa Melayu dia kena letak penjodoh bilangan. Bahasa Arab, penjodoh bilangan ni ada bab khas. Tapi jarang digunakan lah dalam penulisan biasa. Hal ana jaban, adakah aku seorang? Kan? Pengecut. Sebab ana seorang lah kan? Hal ana jabanun, adakah aku seorang pengecut? Ataupun pengecutkah aku? Lebih dramatik ataupun lebih sastra kan? Sebab ni terjemahan kanak-kanak sastra kan? Okey. Kau nampak kan? Dia dah besarkan. Siapa-siapa nak baca baris, silakan. Ada 3 ayat. Pilihlah salah satu ataupun seorang baca semua. Silakan siapa nak cuba. Ni ayat ni daripada sini, dari sini. Tak apa nak nampak jelas. Misalnya so saya keluarkan.
Basah je. Dia bahasa Arab ni senang je. Dia ada baris dia, fathah, kasrah, dhammah. Kadang-kadang kena sukun. Itu je, 4 je. Dia gear 4 je. Dia tak perlu gear 5. Silakan. Baik ni, siapa nak cuba? Baik ni, ha, orang kat tengah. Ammar. Buka mic je tak apa. Boleh start cuba. Sila. Baini wa baina Besarkan Bilal. Saya matikan. Baik ni, wa baina Bilal. Muskilah. Muskilatun. Ya, mana? Baik ni, wa baina Bilal. Muskilatun. Okay. Al-mus Kita baca baris dulu. Baik, Ustaz. Al-muskilatu. Al-muskilatu bainana bada'at عندما صار بلال يطلب مني القيام بأعمال لا Al-qiyamah. أح... القيامة Al-qiyamah. يطلب مني القيام بأعمال لا أحب القيام بها وعندما أرفض يقول إني jaban Ustaz? Dia tak ada sabdu. Dia tak ada syaddah. Macam tu. Ini jabanun. يقول إني جبان ولأني كثيرا ما أبتعد عن المشكلات وأرفض أن أكون طرفا مع شخص طرف. طرفا مع شخص ضد. ضد شخص آخر شخص آخر. يقول بلال إني جبان. بيني وبين بلال مشكلة. المشكلة بيننا بدأت عندما صار بلال يطلب مني القيام بأعمال لا أحب القيام بها، وعندما أرفض يقول إني جبان، ولأني كثيرا ما أبتعد عن المشكلات وأرفض أن أكون طرفا مع شخص ضد شخص آخر، يقول بلال إني جبان. بيني بين وبين. apa makna baina? Baina wa baina. Baini wa baina Bilal muskilah. Antara aku dan Bilal. Antara aku dengan Bilal ada masalah. Ada satu masalah. Kan? Okey, apa masalah dia? Alia yang bersuara. Ya, saya. Dah lah bersuara tu terus je lah. Al-muskilah. Apa masalah dia? Okay, Ada saya satu cuba. masalah. Okay. Masalah antara kami ni bermula bila mana Bilal itu meminta daripada aku untuk buat satu benda ni. Bilal tak perlu itu. Bilal tu dah makruf. Sebab dia dah kenalkan kawan dia. Sebab kita nota tepi lah, side note. Kita selalu terjemah rumah itu besar. Kan? Sebab apa? Alif Lam kita tak terjemah itu. Dia bukan. Dia bahasa Inggeris kita terjemah the house. Dah nama orang Bilal dah makruf dah. Dah ma'rifah dah, isim ma'rifah. Nama orang kan. So sebut je Bilal. Tak perlu Bilal itu. Kan? Sebab dah dikenali lah ada dua orang, saya dan Bilal. So dah sebut lah tadi. So Bilal yang sebut tadi, sebut je nama dia. Dia tak perlu itu tu. Okey, sambung. Apabila Bilal meminta aku untuk buat satu benda. Bukan satu. Benda. Amal. Satu. Okey. Boleh. Satu benda lah kan? Atau Tas. buat bila Bilal minta aku buat buat sesuatu. Satu benda ni macam benda kan? Buat sesuatu. Sebab ada huraian dia selepas tu, okey? Aku tidak suka untuk melakukannya. Okay. Apabila aku enggan. Apabila aku enggan lah kan, tidak mahu. Boleh
Boleh? Apabila aku Aku enggan, enggan, bantah, menolak. menolak. Kau usah kata keluarkan. Kau usah katamu. Silakan. Menolak, Uh, aku enggan. dia mengatakan aku pengecut. Okey. Sambung. Kerana aku banyak kali. Oleh kerana. Oleh Bukan. kerana aku banyak kali. Kasiran rumah. Kerap. Bukan. Yes. Oleh Kan, kerana kerap. aku ni seorang Oleh yang kerana aku tak ni seorang yang suka. kerap tak suka. Suka menjauhi Yes. masalah. Macam tu. Aku tak suka buat masalah. Sebab disebabkan oleh Senang aku dia ni cerita. tak suka buat masalah. That's Suka buat why saya masalah. kata jangan terikat, jangan terikut. Bila terjemah jangan terikat, jangan terikut. Sebab orang Arab memang cakap macam tu. Orang Melayu tak cakap macam tu. Jadi kita sampaikan pada orang Melayu yang tak tahu syarat tu, kita kena terjemah macam orang Melayu sebut. Okey? Sebabkan aku ni jenis yang tak suka, seorang yang jenis tak suka buat masalah. Yang penting kita sampaikan mesej yang nak sampaikan. Okey? Sama. Faham? Uh, Kamu kat sini. Mana sahabat kita tadi? Ustaz, kalau abta'id anil mushkilat tu boleh ke kita kata kerana saya suka lari dari masalah? Tak sesuai. Dia di sini kalau lari dari masalah ni macam dia memang punca masalah. Lepas tu dia tak nak ambil tanggungjawab. Yang tu dia ada istilah lain ataupun ada ungkapan lain mana dia kata ahrubu minal mas'uliyat. Dia tak nak bertanggungjawab. Tapi yang ni dia memang tak suka cari pasal. Dia tak suka cari pasal. Kenapa nak suruh saya buat benda yang menyebabkan benda tu jadi masalah balik? So itu yang dia cuba sampaikan lah. Kalau kata macam akhir sebut tu macam seolah aku suka lari bermasalah. Ada masalah. Mungkin punca pada dia. Lepas tu dia belah. Dia tinggalkan kan. Dia bukan risk taker lah Ustaz. Tak. Sebab dia tahu dah. Sebab Bilal ni dia ada satu istilah musyarib. Ni mungkin kena mengena dengan isu semasa lah kan. Bully sebagainya. Musyarib ni okay Alia. Sekejap lagi sama boleh. Saya tengah terang kat Afif Fadil. Afif Fadil kita dari Brunei. Brunei Brunei. Apa nama tu? Dia tahu yang kawan dia ni suka cari pasal. Dan masalah dia suka menjadikan dia partner in crime. Ya, jadi dia kata sebab aku seorang yang tak suka bermasalah, cari pasal yang tak siapa. Dia ni pula duk ajak buat itu buat ini, tolong dia buat jahat. Dia tak nak. Tu yang arfu tu. Okey. Walian ni kasiran ma ni satu rasa datang sekali. Dia combo kasiran ma. Ghaliban ma. Dia memang datang sekali. Dia maksud kali aku ni seorang yang tak suka mencari masalah. Bukan lari. Kalau lari ni dia ibta'ada dia asalnya menjauhkan diri yang baik. Ba'udah. Dia ni ibta'ada, dia menjauhkan diri daripada apa-apalah. Saya mencuba kat sini, saya seorang tak suka cari masalah. Itu saya rasa idea yang mungkin sebab terjemahan tak ada skema, tak ada skema jawapan. Jadi apa-apa saja terjemahan yang membawa mesej yang nak disampaikan, diterima patutnya. Okay? Cuma kat Malaysia ni kita terjemahan Quran dia terkawal sangat ketat. Jadi walaupun ada kritikan sebagainya, dia tak berkembang lah terjemahan banding dengan bahasa Inggeris dan sebagainya. Okey. Sambung. Siapa nak tadi? Alia. Kalau siapa nak ada yang sedap lagi nanti boleh angkat tangan. Silakan. Wa arfudu an akuna tarafan. Dan aku tak suka, aku enggan untuk menjadi macam nak terjemah ni. Puak Kalau aku kan taraf puak ni Ustaz. Geng. Pihak. Aku tak suka jadi Taraf al-awwal. apa saja. Pihak bersama seorang yang suka lawan orang lain. Dahsyat Macam mana terjemah tu. Itu memang terikat. Sebab tu ramai penterjemah sangkut. Pening kepada editor.
pening kepala editor, penyunting gambar di TBM di apa nama. Sebab penterjemah Arab ni dia sangkut, dia melekat, dia lekat bunyi kalau Ustaz Azmi kata apa, pening terjemahan. Sebab apa? Dia kata wali anni kasiran abta'idu anil muskilat. Sebabkan saya ni seorang yang tak suka cari masalah. Jadi wa arfudu jangan semadan. Sebab dia masih sambung ayat baru titik kat sini. Ni sambung ayat dia starting kat sini. Dia tak perlu lah. Asal waw dan asal dan waw. Tak. Memang penggunaan Arab macam ni. Memang macam ni. Tapi kita tak jemuh lah semua dan. Tak. Asal fa' maka fa'. Tak. Memang penggunaan dia macam tu. Okay? Memang dia punya presentation dia macam tu. Memang kita persembahan makanan dia memang macam tu. So kita kena pilih, okay. Bahasa Melayu pula tak ada macam tu. Jadi kata, sebabkan saya ni seorang yang tak suka cari masalah, tak suka cari penyakit. Jadi, saya menolak untuk menjadi, taraf kat sini pihak. Okay? Bahasa Melayu ambil taraf ni, dia terjemah sebagai pihak kan. Ada satu pihak. Kalau dokumen terjemahan undang-undang pun dia akan kata apa? Taraf al-awwal, pihak pertama, first party dengan second party. Antara, dia tak nak sebut dah nama orang tu, so first party, second party ataupun defendant, plaintiff dan sebagainya kan. Jadi dia kata apa? Aku tidak mahu memihak. Sebab apa? Dan aku nak tarafan ma'a syakhsin seorang didda syakhsin akhar. Aku tak nak memihak pada mana-mana pihak. Sebab apa? Bila jadi masalah nanti antara dua orang, aku terpaksa memilih antara Bilal ke yang dia buat naya tu, yang kena bully dengan dia. Jadi saya tak nak memihak pada mana-mana pun. Itu makna dia. Itu sebenarnya yang dia sampaikan. Wa afdu an akuna tarafan ma'a syakhsin didda syakhsin akhar. Tak kisahlah syakhsin yang pertama ni Bilal ke ataupun syakhsin akhar ni Bilal. Yang penting aku tak nak memihak. Bilal pun tak sokong, yang kena bully pun aku tak sokong. Sebab apa? Aku tak nak terlibat. Dia tak nak terlibat sebab dia watak ni dia tak suka cari masalah, tak suka cari pasal. Okay, daripada awal dia memang bukanlah lari pada masalah, tapi maksudnya mengelakkan sebab dia terlibat. Jangan jadi saksi, jangan jadi partner in crime pun. Okay, itu maksudnya maka saya menolak untuk memihak pada mana-mana ataupun maka saya menolak atau enggan untuk menyokong mana-mana pihak. Okey? Kemudian yaqulu Bilal ini jabalun. Bila berkata sungguhnya aku seorang yang pengecut. Ustaz, penggunaan mana-mana pihak tu bolehlah dalam konteks ayat yang macam mana pun. Ke bila guna untuk tarafan ma'an sahaja. Bukan, yang ni sebabkan daripada ungkapan yang digunakan tu, ayat yang kita bawa sebab terjemahan kita bukan pindah makna. Sebab makna boleh jadi makna dalam kamus, al-ma'na al-mu'jami kadang-kadang berbeza bila kita guna dalam kataan. Bila kita guna dalam perbualan penulisan kita. Contoh kan, kita beri contoh. Buah. Saya sebut contoh ni kan, buah kan dalam fakihah ataupun fruit, tangan, yad, hand. Tapi kalau kita pergi hospital, kita bawa apa? Pergi lawat orang sakit, kita bawa buah tangan kan, betul tak? Adakah makna buah tangan kita boleh terjemahkan pakai tu yad? Tak boleh. Kita kena terima apa? Hadiah. Apa mesej dia? Saya bawa karipat. Ni buah tangan. Tak, itu karipat tak masuk. Sebab kita buah tangan, buah lah. Bawa apple ke, pisang ke, itu buah. Tak. Kita bawa hadiah. Kita terjemah present atau hadiah. Jadi kita pindah mesej. Kita jangan terikat yang terikut dengan struktur yang asal tu. Kita nak tahu apa tujuan dia guna perkataan ni. Dia maksudnya, saya tak nak jadi salah satu pihak yang sama dengan syakhs berlawan ma'a syakhsin didda syakhsin akhar. Maksudnya pihak pertama lawan pihak kedua. Aku tak nak memihak yang A atau nak pihak yang B. Sebab tu dia berawal dia kata saya memang elak kan dia berterlibat apa-apa masalah, apa-apa konflik. Sebab bila ada konflik, saya terpaksa memilih antara A atau nak sokong A atau sokong B. Dan sekarang artis yang bergaduh dan sebagainya, nak A ke nak B? Saya tak nak terlibat langsung. Saya tak terlibat langsung. Itu makna dia.
Okey, dia tak nak sokong mana-mana pihak pun kalau berlaku apa konflik atau problem masalah. Okey, tetapi bila duk kata saya ni wujud. Okey, boleh? Okey, ni kita sambung ayat dia. Okey, jap. Sebelum tu, dalam uslub ni ada penggunaan bahasa Arab moden. Kalau pure grammarian memang dia tak suka. Apa tak ni? Qama bi. Qama bi. Qama bi ni memang qama yaqumu, qama bi, yaqumu bi, al-qiyam bi plus masdar. Okay? Qama bi a'malin, yaqumu bi a'malin, al-qiyamu bi a'malin. Ini antara uslub bahasa Arab moden. Bahasa Arab moden, moden Standard Arabic ataupun Fusha al-Asr. Ada sarjana yang kata tak ada, bahasa Arab sama je. Ni contoh. Mana ada benda ni, uslub ni dalam ni, kita tak belajar pun. Kita guna fi'il, fa'il, maf'ul. Dah kenapa pula tak ada qama bi a'malin, kenapa? Sebab ini uslub bahasa Arab moden. Memang ada. Benda tu memang wujud. Ada. Digunakan dalam cerita. Dalam macam saya berita pun memang kerap guna sebab dia memang pengaruh bahasa asing lah. Apabila bahasa Arab mula ihtikak ataupun dia mula penjajah asing bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Perancis, Spanyol dan sebagainya, Itali masuk ke Timur Tengah ni, dia ada ihtikak, ada pertemuan budaya bahasa tu, jadi dia kadang-kadang dia pinjam-meminjam lah. Jadi dia taklah asli, tapi purist grammar dia memang dia akan shoot out, okay, ni bukan ayat ni, tapi kadang-kadang kena guna sebab susah nak buat apa ni, sebab benda tu dah jadi a bit of part and parcel of bahasa Arab hari ni lah. Okay, kat sini siapa nak try baca? Sekejap, sebelum tu ada apa-apa soalan tak? Saya cakap luar ni, apa-apa soalan ke? Apa ni? Sebenarnya tadi ada sahabat kita yang tanya pasal ni, silakan. Ammar, apa yang Ustaz, buka nak mic-nya. tanya, Ya. bilakah kita nak terjemah mengikut struktur dan pindah mesej? Sebenarnya memang kita pindah mesej. Cuma ada satu sahaja jenis teks yang memang diwajibkan penterjemah untuk terjemah struktur by struktur. Mesej nak disampaikan tu mesti dalam struktur dia. Iaitulah terjemahan teks undang-undang. Sebab kepala peguam, pendakwa raya, peguam bela, hakim, Arab, Melayu, Inggeris sama je. Sebab bahasa undang-undang ni dia ada laras dia. Jadi kalau kita cuba untuk simplify, untuk mudahkan pemahaman, dia orang tak suka. Dia orang tak nak. Sebab dia nak tahu sebenarnya hakim tu cakap apa. Sebab dia ada laras dan gaya bahasa dia tersendiri yang mana terjemahan teks undang-undang yang paling rigid, paling ketat. Yang lain tak sepatutnya rigid dan ketat macam teks undang-undang. Okay? Sebab kalau kita baca apa benda lah perlembagaan Malaysia kan, kita baca undang-undang, apa benda perjanjian ke apa kan, kenapa ayat dia buat macam ni? Tak boleh ke buat yang mudah sikit? Tak boleh. Memang itulah laras gaya bahasa yang diterima pakai secara ijma'. Boleh peguam, hakim dan juga yang terlibat dalam bidang ni lah. Jadi tak kisah apa bahasa pun, memang dia nak macam tu. Memang kena ikut sebiji-biji. Sebab apa? Itulah dia punya terma tu istilah-istilah yang dipahami dia lah. Tapi yang teks lain tak. Kita hanya menterjemah mesej sahaja. Kita terjemah mesej. Dia tak sepatutnya kita terikat yang terikut struktur asal tu. Kita boleh takdim takhir, boleh berlaku, tak ada masalah. Sebab apa? Kita nak fahamkan pembaca atau pendengar atau penonton bahasa asing yang dia tak ada masa ataupun tak reti nak mendengar, nak baca, nak menonton dalam bahasa asal sumber tu. Jadi dia perlukan kita pula memayahkan dia dengan nak pindah. Loh, ni ada uslub balaghi kat sini. Dia balaghah pun tak belajar. Dia baca terjemahan kita, dia beli, dia tonton, dia dengar terjemahan kita sebab dia tak reti bahasa Arab lah. Kalau dia dah nak masuk makna nahwi, sarfi, makna apa, ada fawaid nahwiyah, balaghiyah, biar suruh dia pergi belajar bahasa Arab, dia baca sendiri, tak payah tunggu kita. Sebab dia tak ada masa ataupun dia tak mampu benda tu lah, jadi dia terpaksa menengok kita.
Jadi kita ada benda sebab tu dalam terjemahan sebenarnya kita kena pastikan mesej yang disampaikan ni mana mesej utama, mana mesej sampingan. Ada mesej utama yang nak tak nak kena sampaikan. Tapi ada mesej sampingan yang boleh didiamkan. Mana kita diamkan tu tidak mengganggu mesej utama. Okey? Macam apa nama tu, contoh kan. Katalah saya menterjemahkan teks ni, petikan ni tadi. Saya perlu tak cerita pasal Al-Qiyam ni. Dia tak nampak pun kataan teks Arab ni. Fawaid Nahwiyah ni, saya cerita ni pada orang yang belajar bahasa Arab lah. Tak perlulah saya terjemahkan, oh sebenarnya Qama Bi ni ialah uslub bahasa Arab moden. Dia kata, kat mana pula Qama Bi? Aku baca tak ada kataan tadi. Baca semua Melayu. Antara aku dengan Bilal ada satu masalah. Masalahnya ialah, kat mana yang Qama dengan Bi tu? Dia tak nampak. Sebab apa? Dia baca terjemahan. Kita janganlah fikir diri kita pada tempat dia. Kita kena fikir. Kita jangan fikir kita yang dah belajar bahasa asing, jadi berterima bahasa asing, nak duduk pula jadi pembaca bahasa asing. Tak boleh lah. Kita kena fikir kita pembaca yang tak tahu langsung bahasa asing tu. Dia tak nampak pun perkataan fawaid nahwiyah kat sini. Dan kat sini pun ada lagi satu fawaid nahwiyah. Yang fawaid lughawiyah ke apa benda kita nak masukkan. Tak. Lama. Nota kaki ni hanyalah untuk orang yang ada kebolehan berbahasa tu. Kalau dia terjemah, dia baca karya terjemahan, dia tak ada akses benda-benda tu, tak perlulah cerita benda tu. Sebab apa? Mesej tu akan mengganggu mesej utama nak sampaikan. Dia nak baca cerita ni. Kita pula duk sibuk cerita yang ni sebenarnya gini-gini sarjana. Tak perlu pun. Kan? Okey? Harap menjawab si Ammar. Sama sikit lagi kalau ni. Kita ada, tengok masa ni. Jazakallah khair Ustaz. Okey, Ammar. Ammar start lah sama. Baris kan. Lain dulu Ustaz. Mulai dulu. Okey. Siapa nak cuba? Kita ada ustaz ni. Apa nama tu? Asman. Ustaz Asman lah. Boleh Ustaz. Cuba. Lama tak dengar suara. Cuba Ustaz. Silakan. Okay. بالأمس عندما أخبرت المعلمة بلال أنها تعرف بعملة الغش التي قام بها، اعتقد أن سليم الذي أخبرها وخطط للانتقام منه وطلب أن أساعده. آسف، لا أستطيع أن أساعدك، فأنا لا أحب أن أضرب أو أركل أو أدفع أو أسخر من غيري. قلت بصوت حاسم، فقال البلال: أنت جبان، أنت جبان. Okey. Okey, bil ams. Sebelum terjemahan bil ams ni yang fawaid nahwiyah. Dia kalau semalam, yesterday, ni bahasa baku lah. Semalam maksudnya yesterday lah. Sehari sebelum hari kita ni. Hari ni hari Rabu, semalam hari Selasa. Lepas tu MC. Kalau bil amsi ni, bil amsi ni maksudnya kemarin, dulu-dulu yang waktu kecil, waktu kita imbau kenangan. Apa nama ni, bil amsi beza dengan amsi saja. Kalau ada alif lam ni maksudnya dulu-dulu. Dulu-dulu kalau bahasa yang modest, bahasa orang ni kan. Dulu-dulu punya kita lah. Tapi kalau kata amsi, yesterday, last night, apa ni, sebetulnya maksudnya dia menunjukkan satu hari sebelum hari kita. Hari kita sekarang. Ini dah. Dengar tak? Suara saya dengar? Dengar. Okey, bil amsi ni merujuk kepada satu masa yang lampau. Mungkin tahun lepas, mungkin 10 tahun lepas, masa kecil kan. Dulu-dulu lah. Okey. So bil amsi. Sepatutnya amsi saja. Okey. Amsi عندما أخبرت المعلمة بلال أنها تعرف بعملية الغش التي قام بها. اعتقد أن سليم الذي أخبرها وخطط للانتقام منه وطلب أن أساعده. Semalam apabila عندما ketika apabila muallimah ketika guru
telah memberitahu Bilal bahawa dia tahu kegiatan menipu yang telah dilakukan olehnya. Okay. Taqada, Bilal beranggapan Salim yang telah memberitahu cikgu lah kan. Dan Bilal merancang untuk membalas dendam terhadap Salim. Okay. Dan Bilal meminta aku untuk menolongnya. Okay. Yang ni Rash man ghashana fala yasamina kan. Rash al-ghish atau al-ghish maksudnya menipu sebagainya. Tapi kat sini biasanya kalau konteks sekolah, sebab ni konteks sekolah kan, biasanya meniru. Meniru. Semalam ketika cikgu tadi Asman ada terjemahkan telah memberitahu. Ni pun satu penyakit mana kita belajar bahasa Arab kan, kita belajar fi'il madhi telah, asal mudhari' sedang. Sebenarnya dalam terjemahan kita jaranglah guna. Kalau saya tanya Akhi Asman tadi makan apa waktu sebelum kelas tadi, saya telah makan ke saya makan je terus. Saya makan. Saya makan nasi. Kita jarang guna telah kan. Tapi bila penyakit yang biasa belajar bahasa Arab ni, dia jadi telah. Sejak debat dia kata, ada fi'il madhi Ustaz. Kadang-kadang fi'il madhi tu memang ada, tapi doa pun kita kata barakallahu fiik, telah memberkati Allah akan kamu. Kita jangan dah terjemah macam tu. Dia terjemah macam tu, kita semoga Allah berkati kamu kan. Okay, jadi apabila guru memberitahu Bilal yang dia tahu Bilal ni menipu, meniru. Dalam sini konteks menipu, tapi konteks pendidikan ialah meniru lah. Okay. Yang ataqada, dia percaya. Siapa percaya? Bilal. Percaya Salim yang bagi tahu cikgu. Ni pun hati-hati sebab kita kata kita mulakan dengan bacaan kanak-kanak ataupun rendah ni supaya kita nampak, oh, ni balik pada mana? Kan? Kalau kita baca yang teks lebih tinggi kan, siapa pula kan? Qamar ni balik pada mana? Dia mula pening kan sebab apa? Ni ada Mu'allimah, ada Bilal, ada Salim. Tapi kalau kita dah biasa daripada teks yang kanak-kanak ni, kita akan nampak, oh, makin lama dia akan panjang macam mana pun, oh, kita tahu siapa karakter ataupun siapa ke fa'il tu, siapa bukan mubtada' itu kan. Jadi senanglah kita nak ni, kita takkan pening lah. Orang lain, sudah, siapa pula ni? Tak, memang dia direct je. Dia cara tak sedar. So, saya akan perasan, dulu aku macam pening. Kalau masuk dhamir ni, balik mana-mana. Balik mana-mana ni? Hu ni balik mana-mana? Hu ni balik mana-mana pula? Sebab kalau kita tak biasa dengan bacaan kanak-kanak macam ni, kita kan, sebenarnya ni orang yang sama ke? Contoh kalau orang terjemah dia kan, hu je dia. Kan? Dia terjemah hu je dia. Jangan terikat, jangan terikut. Dan kalau dia salah, dia terjemah untuk dan terhadapnya. Boleh minta aku membantunya. Dia yang membaca. Nya kau ni yang pertama merujuk pada nya mana, nya kedua balik pada mana. Dia kena jelaskan siapa orang ni. Okay. Okay. So kalau lebih baik kita kata yang domel-domel tu kembali kepada siapa lah kan? Bilal terus kalau rasa macam Salim baginda tu, sebab kalau dalam satu ayat, sebab tu saya kata tadi, kita terjemah, kita pindah mesej. Kadang ayat ni masa panjang, dia bubuh satu titik kat sini. Kan? Masa panjang, kita boleh pecahkan. Jangan takut. Ini bukan terjemahan. Sebab tu terjemahan Al-Quran pun itu terjemah ma'anil Quran. Kita menterjemah makna Al-Quran. Kita nak cuba terjemahkan dengan kekurangan kita ada. Apakah mesej yang Allah Ta'ala sampaikan? Apakah mesej Nabi SAW sampaikan? Okay? Kita boleh untuk ni. Cumanya mesej tu janganlah macam orang baca wailul lil musallin, aku berhenti kat situ. Memang tak lah kan. Itu salah kau lah kan. Dia punya teruk buat teruk pula kan. Tapi masalah dia ialah kita kadang-kadang ayat tu sangat panjang. Bila panjang sangat, dianya tu balik pada mana dia pertama kan. Aku bantunya kan. Contoh macam ni semalam apabila cikgu atau guru beritahu Bilal yang dia mana, dia boleh balik pada cikgu atau Bilal. Dia tahu yang Bilal meniru, terpaksa keluarkan balik.
qama ni, contoh semalam apabila guru atau cikgu beritahu Bilal yang dia tahu Bilal meniru. Nampak tak? Dia, orang tak tanyalah dia ni balik pada Bilal ke cikgu. Dah sebut dah, cikgu tahu je Bilal meniru. Mestilah, takkanlah Bilal tahu Bilal meniru, memanglah dia tiru, dia tahulah. Apa benda mistake kan? Jadi macam benda tu kena ni lah. Okay, kita kena pandai ni lah kan. Pandai-pandai adjust. Ketika mana kita nak zahirkan dhamir tu, ketika mana kita nak muzmarkan dia, kita nak sembunyikan dia. Tu kita kena pandai-pandai lah. Kita nak ibras atau itmar, tu kita kena pandai-pandai adjust. Pandai ubah. Dan saya selalu sebut, terjemahan ni, dia macam orang main permainan Rubik, cube Rubik yang kotak, nak dapatkan pusing lah atas bawah kiri kanan depan belakang, nak dapatkan sama colour kan. Atas hijau, bawah biru, tepi merah. Semua mesti sama kat sisi. Dia tak boleh, sisi ni ada campur-campur colour. Itu tak, itu belum siap lah. Belum terjemah separuh masak. Okay? Okay, apabila cikgu beritahu Bilal yang dia tahu Bilal meniru, macam mana nak sambung ayat tu? Ya, taqada ana salim. Sebab kita dah guna dia tadi. So, macam mana nak guna ya taqada kat sini? Kena keluarkan balik Bilal tu. Bilal beranggapan. Beranggapan atau tahulah kan. Ya taqada, tahu yang salim. Ataupun beliau beranggapan. Okey, kalau buat beranggapan, buat macam mana? Bila beranggapan? Salim yang telah memaklumkan kepada guru. Salim yang maklumkan tu macam ayat. Ni Salim bocorkan rahsia. Salim bocorkan rahsia. Kan? Kita boleh adjust. Sebab apa? Terjemah sastra yang paling longgar. Prosa, terjemah sastra yang paling longgar bandingkan teks undang-undang yang paling ketat. Nak jaga sangat suatu asal teks sumber tu, terjemah sastra yang paling longgar. Yang paling longgar dalam sastra ialah puisi. Puisi lah, syair, kabula, pantun semua kan. Yang nombor 2 kurang ketat ni ialah prosa. Ya, prosa kita boleh, kalau kita kata Salim memaklumkan panjang, Salim yang bocor rahsia. Sebab dia menipu, dia meniru kan, mestilah kena ada komplot lah supaya dia boleh berjaya penipuan itu, peniruan itu. Jadi dia bila tahu Salim yang membocorkan rahsianya. Okey. Kat sini, masalah kat sini kalau kita sambung lagi dia dah jadi pening lah. Dia kan. Boleh dikit kat sini. Lalu Bilal lah contoh. Nampak tak? Wow, tak semestinya terjemah dan. Takkan terjemah dan Bilal pun lalu Bilal buat apa? Merancang untuk intiqam, membalas dendam. Dan kat sini buat dan. Wa talaba. Baru sebab dia tujuan kita belajar kan, bahasa Melayu kita belajar kata hubung dan tetapi sebagainya, dia menghubungkan antara dua ayat yang sebenarnya ayat tu pecah, ayat tunggal yang 2-3 ayat tunggal ni kita gabungkan jadi satu ayat. Apa bahasa Melayu sebenarnya kena double check balik lah ni. Apa nama tu, kita guna dan, kita ayat kecil-kecil ni kita gabungkan buat satu ayat tapi kita guna dan sambil tetapi kan. Jadi macam inilah. Lalu Bilal merancang untuk membalas dendam. Dan baru guna dan. Tahu kat sini kenalah dengan penggunaan dan di sini. Dan meminta aku untuk membantunya. Saya rasa saya ada masa kopi tu. Wa talaba. Kat sini dia tertinggal. Wa talaba minni an usaidahu. Kan? Tak ada minni lah. Dia minta siapa? Minta cikgu ke tak? Tapi saya mengapa lah minni an usaidahu. Okay, ni contoh yang kita akan buat dalam kelas nanti Maksudnya sebab teks ni walaupun saya kata the best teks biasanya buat untuk budak-budak, kadang-kadang pun dia pun main melasah je kan. Okay. Talaba minni an usaidahu. Jadi kalau saya bagi kopi ni PDF, baca, kalau tak ada panduan pun main perak kan. Kata, tak pasal pun sebenarnya ada tertinggal ataupun ada penggunaan yang salah. So itulah tujuan saya buat kelas lah, insyaAllah. Okay. Kita dah sampai pukul 11. Sifun, terima kasih kepada siapa yang masih sudi bersama dengan kami. Sikit lagi kita habiskan ni lah. Okay. Maaf. Aku tak boleh nak bantu kamu. Pandai. Aku tak suka bantu untuk tak bertolong. Aku tak suka untuk memukul.
Atau dia teks asal ada atau. Kita buat koma je lah kan. Aku tak suka memukul, koma, menendang, menendang boleh. Menyepak, menendang, okey. Koma, menolak, adfa. Menolak mana? mengejek, mencumuh orang lain. Mengejek macam orang lain pandai. Kat sini adfa je kan terjemah membayar. Okey. Dafa'a asal dia tolak. Okay, kita tolak. Duit dia kita tolak, kita ambil. Sebab dulu sistem barter kan. Kita bagi barang, dia bagi barang. Kita bagi something, dia tu sistem barter trade kan. Tu asal dia kenapa guna bayaran lah kan. Kita ambil barang, dia bagi. Tolak kan dia duit, dia tolak. Okey. Qultu bisawtin hasimin. Aku berkata dengan Kata dengan suara yang tegas. suara ataupun nada kan. Nada. Nada yang tegas. Faqala Bilal. Faqala Bilal, lalu Bilal memanggil aku, kamu pengecut, kamu pengecut. Menggelarkan aku, boleh? Menggelarkan aku. Kau pengecut. Kau pengecut. Okey. Contoh. Kalau kita nak anta jaban. Kalau nak bagi dramatik lagi, jabanun anta. Pengecut tu. Pengecut lah kau ni. Kan kita cakap tu kan. Pengecut lah kau ni. Pengecut tu ke depan dulu. Kan? Kita tak takdim takhir. So benda ni adalah antara kita kan. Benda kita akan belajar lah. Kalau juban tak ada Sat Juban lain Juban. Tak pasti nak guna check bak. Tapi biasanya jaban lah. Okay. Ada terjumpa kat mana? Kita dah check kan dia. Okey Saat anta jaban. Tapi kalau kata kita nak bagi dramatik, tu tujuan takdim takhir kita belajar dalam nahwu sarah tu. Dalam tata bahasa Arab kan. Pengecut engkau ni. Jabanun anta. Pengecut engkau ni. Pengecut kan. Anta tu tak bunyi pun. Dia berujuk pada orang tu lah kan. Itulah. Kita kena kita jangan terikat yang terikut. Bila terikat-terikut dia jadi lah. Asal qala berkata. Tak kena lah. Aduh. Aku berkata dengan nada tegas. Lepas tu Bilal pun berkata. Jadi dia kata itu jadi berita. Kalau berita macam tu, beliau kata katanya lagi. Itu memang berita. Tapi kalau dalam cerita, kita tak boleh macam tu. Even kalau dalam terjemahan lain pun, contoh kan dalam dia ketika tu konteks dia adalah cerita. Kan? Konteks ketika itu dia dalam cerita tu dia tengah bertanya. Dalam hadis tu tengah bertanya. Allah bertanya, malaikat menjawab. Barulah ni kan. Berkata Allah berkata, semua bahasa Melayu dia dalam teks Quran dia tukar sikit kan. Allah berfirman, Nabi bersabda. Tapi still kalau kita tengok pada bahasa Inggeris kan, say kan. Tak kena lah. Allah bertanya. Kita menjawab. Kan barulah ada tanya, ada jawab. Ada membidas, membalas. Nampaklah hidup penceritaan tu. Apa tujuan kita pindah daripada ayat nyata, ayat cakap pindah pada cakap cuk. Kita nak bagi rasa lebih dramatik lah kan. Sebab kat sini kalau tengok kat sini dia ada ayat cakap ajuk. Kat sini dia guna cakap pindah. Ni yaqulu bila ini jaban. Yaqulu ini jaban. Mana yang kata ni? So kita janganlah bila berkata maka bila yang ni lagi syok, maka telah berkatalah Bilal. Tak kena lah, janganlah kan. Lalu lantas ataupun Bilal pun berkata, kau pengecut. Pengecut engkau. Contoh. So jangan terlalu terikat, jangan terlalu terikut. Okay? Dalam terjemahan. Ada lagi ni. Nanti inilah. InsyaAllah kita inilah. Panjang cerita dia ni. Dramatik dia sampai ke sini kan. Tapi tak apalah. Kita pun dah lewat ni saya rasa. Nanti panjang pula sebab dah upload rakaman ni. Tapi yang ahli kelab insyaAllah kita akan saya akan masukkan. Kan? Apa nama tu? Yang ni kalau siapa nak ni mungkin kita akan masukkan dalam kelas nantilah. Okay? Dalam kelas sambungan dalam kelas nantilah insyaAllah. Tengoklah pada ni. Okey. Ada apa-apa soalan? Kalau saya dengan Akhil Asman pukul 12 boleh. Okey lah. Silakan kalau ada apa-apa soalan berkaitan dengan perjalanan kelas nanti insyaAllah. Ataupun mungkin sebab kadang saya punya sebab capaian kurang ataupun mungkin penjelasan saya kurang kot dalam bertulis kan. Jadi bercakap ni ada peluang untuk tulis communication lah. Dua hala. Silakan kalau ada apa-apa siapa-siapa yang ada soalan
Ada yang kurang jelas lagi ke? Kita penerangan kita tadi ni ataupun perjalanan kelas kita nanti insyaAllah. Ada? Kita, kalau tak ada, kita nak tamatkan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ammar. Ustaz nak tanya. Tak apa, silakan. Perkataan semalam dengan kemarin tu dia benda yang sama ke? Kalau benda ni Ammar, beza dia dekat ni tau. Bahasa Melayu baku. Aspan orang mana? Lupa dah. Sembilan Terengganu. Kalau orang Terengganu ada beza ke semalam dengan kemarin? Kalau kemarin semalam lah. Kemarin semalam. Ah, Semalam? Semalam. Semalam tu kemarin. Kalau dulu Ah. kemarin dulu. Okey. So, benda ni dia ada budaya kat dalam bahasa Melayu pun ada beza tau. Ada setengah negeri, amat panjang sikit dia bercerita ni. Ada setengah negeri dalam bahasa Melayu ni, malam tu maknanya malam semalam, last night. Kemarin tu ialah yesterday. Tapi yang saya jelaskan ni dari sudut bahasa baku. Bahasa baku dia selaraskan lah dia bahasa pusaka kita buat selaraskan. Kalau nak fikir orang Sarawak cakap makna apa, susah lah kan. Kena dewan bahasa dia setiap negeri kena ada bahasa sendiri pula kan. Tak boleh orang Kedah kami cakap macam ni, orang tak boleh lah. Tak gaduh-gaduh kat belakang lah kan. Lepas bila dia dah keluar, keputusan tu kena samalah karar dia tu. Jadi resolusi dia ialah kemarin tu menunjuk pada 2 hari 2 nights ago ataupun dan ke atas. Maksudnya kalau kami utara kemarin dulu kan. Kemarin dulu, lepas tu balik sana. Balik sana. Ada balik sana lagi tu kan. 3 hari yesterday night dan sebagainya. Tapi apa nama tu semalam yesterday amsi. Okay, amsi alif hamzah mim sin saja. Tapi kalau ada alif lam al-ams ataupun bil-ams merujuk pada kemarin. Bahasa baku, itulah dulu-dulu punya cerita lah. Apa nama tu, satu masa yang bukan merujuk lebih lama daripada yesterday. Lebih lama pada 1 hari sebelum kita lah. Maksudnya 3-4 hari lepas, 2 bulan lepas, 30 tahun lalu. Itu bil amsi. Okay? Sebab dulu saya belajar Indonesia pun sebut kemarin. Saya pun kemarin. Kami ada subjek masa di perubatan Indonesia tu ada subjek falsafah kena belajar. Jadi falsafah ni satu kali saja pertemuan dia dalam sebulan kot. Last time bila dia sebut kemarin, jumpa dia bulan lepas. Kemarin tu semalam tak? Yesterday, kemarin merujuk pada bil amsi yang mana dulu-dulu punya. Okay? Bukan yesterday lah. Okay? Semalam merujuk dalam bahasa baku ni merujuk kepada yesterday. Bukan malam semalam. Ya, semalam. Yesterday. Okay? Amsi. Tapi kalau bil amsi rujuk pada dulu-dulu. So kat sini ada kesalahan bahasa lah, Ammar Ada kesalahan bahasa lah pada teks ni. Sebab dia bukan nak cerita waktu dulu, waktu dia kecil, waktu dia sekolah rendah ke. Yang ni semalam ketika cikgu tu beritahu yang Bilal meniru. Okay, jadi dia nak merujuk pada masa tu semalam, yesterday. Sebab kalau baca baca cerita ni hari muka surat sebelah, dia sebut wal yaum hari ni dia nak bagi tahu yang Bilal ni seorang masalah. Jadi amsi kat sini wal yauma pada hari ni. Semalam yesterday apa yang Bilal ni buat, hari ni yang kita tak sempat nak baca malam ni, apa yang today, apa pula yang Bilal ni buat. Okey. Harap dijawab pertanyaan akhi Ammar. Jawab Ustaz, terima kasih. Sama. Ammar asal mana Ammar? Terengganu. Terengganu ke? Ni memang ganu kita ke malam ni. Kena. Ammar. Okay. InsyaAllah. Jumpa lagi Ammar. Terima kasih banyak. Ammar ada apa-apa soalan lagi ke? Satu lagi boleh Ustaz? Satu lagi boleh? Sila. Bagaimana Ustaz nak menjawab kepada orang yang minta terjemahan dengan kita lah, contohnya kita terjemah mengikut pindah mesej, tapi dia kata tak boleh, kena ikut struktur ayat satu-satu. Macam mana nak jawab Ustaz? Kena terang kat dia. Sebenarnya terjemahan yang sebenar ialah
bukanlah terlalu terikut dengan struktur asal tu. Bagi saya beri contoh. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fala taqul lahum uffin. Baca tak terjemah? Baca tak terjemah? Fala taqul lahum uffin. Allah Ta'ala cakap bahasa Arab ke bahasa Melayu? Bahasa orang terjemah apa? Janganlah berkata, dan jangan kan? Wala kan? Dan janganlah berkata kepada mereka berdua, uff. Kita pun, daripada kecil. Tak boleh. Orang tua, ibu ayah kita tak boleh cakap, tu bukan makna dia. Orang Melayu punya tak sama dengan Arab punya uff. Uff ni bahasa Arab. Ada sebab bila orang Arab guna uff. Kata ungkapan uff tu ada makna yang budaya Arab je faham. Macam mana kita nak sampaikan? Kita kena buat mata kaki. Kalau kat situ kita nak ubah, sebenarnya apa maksud uff dalam bahasa Arab? Kalau saya tengok, saya tak pasti tapi saya ada tengok geleranta, tengoklah apa nama ni, Sin ataupun Hindustan. Uff. Dia tak tahulah apa adakah kena-mengena dengan ni, tapi uff dalam bahasa Arab ni maksud atau bejar. Nyampah, rasa meluat nyampah tu. Dia akan sebut ketika tu uff. Dia tak perlu sebut jelas aku rasa menyampah peluat. No, dia hanya perlu berasa saja. Uff. Tapi bahasa Melayu sebut uff tak kena. Macam katalah orang makan Iskandar, sur kan, sur. Ya, warak sur mana pagar dan tembok kan. Tapi susah kalau kita cakap apa dia. Macam mana nak terangkan? Sebab apa? Dia guna satu ungkapan yang hanya bahasa budaya tu dia tahu. Kan? Dah lah tak keluar. Ada musuh tentu je. Apa benda dia buat? Mencicip ke apa? Jadi macam susah kita terjemah. Sebab kita kena bila ungkapan yang melibatkan budaya macam ni, dia akan sangkut. Orang yang nak cakap ni kan, dia akan sangkut. Apa yang dia fahami sebenarnya? Tak faham pun. Sebab tu orang kata ada orang terjemahan. Dulu terjemahan. La Buddha min anna. Tidak dapat tidak. Sekarang ni dapat ke tidak? Apa yang dipahami la Buddha min tu. Tidak dapat tidak. Sebenarnya kita mesti, kita harus. Kan? Harus, mesti, wajib, perlu. Tengok susah lah. Tapi macam janganlah tidak dapat tidak. Sebab budun tak selamanya jalan keluar. Aku tak nampak jalan keluar. So aku mestilah. Aku perlulah. Kan? Sebab itulah terjemahan. Sebab kita memindahkan bahasa yang orang pakai. Betul, saya ada orang yang dia nak terikat-serikut ni sebab dalam terjemahan dia pakai gloss translation. Gloss translation ni dia guna pakai peringkat yang paling awal. Kelas pertama kita nak belajar bahasa asing. Sebab apa? Kita nak tahu yang ni yang mana satu nak pasang dia tu. Dan jadi bila dah tahu, dia tak perlulah. Dia dah budak tu dah pandai. Macam contoh bila digunakan terjemahan di yang nampak macam klasik tapi sebenarnya tak klasik pun. Sebab apa? Tun Sri Lanang lagi klasik. Hikayat hantu kita baca pun tak guna macam tu. Akannya dia tak. Tapi ada pengaruh Arab tu ada. Cuma dia tak pengaruh Arab tu. Kan? Kenapa guna bermulanya? Sebab tidak. Apa ni? Orang Melayu tidak pun tak tahu. Dia belajar tak pun tak nak cerita tidak apa. Kan? Akan apa yang datang sebab akan tu maf'ulun bih. Maf'ulun bih pun dia tak tahu apa benda. Kan? Tak perlulah paksa orang. Kita tak perlu memaksa dia benda yang dia tak faham pun. Dia tak ada asas pun benda tu. Macam mana dia nak faham kan? Selepas oleh mestilah fa'il. Susah fa'il pun apa benda fa'il tu apa dia fa'il. Jadi kita kena jelaskan kat dia sebenarnya terjemahan ni ialah pindah mesej. Kita pindah mesej. Kita tak terikat ikut. Sebab ada istilah yang memang laras bahasa dia memang macam tu. Laras gaya bahasa dia memang macam tu. Kita tak ikut lah. Kalau kita nak terjemahkan dia, kita ikut, kita tiru. Kita akan sebut macam tu. Kalau kita nak menulis bahasa Arab, kita ikut uslub tu. Ketika tu. Tapi kalau kita nak terjemahkan bahasa Melayu, kita ikutlah uslub. Macam mana orang Melayu sebut. Macam mana orang sebut. Sebab tu nasi Arab pun, yang mana kat Malaysia ni, dia dah modify rasa tu kan. Kalau nasi mansaf tu, makan yang betul-betul. Yang Arab punya, memang boleh, dengan bau kambingnya, memang tak boleh masuk kan. Orang Malaysia ni boleh makan nasi Arab sebab dia dah tune, dia dah tone down dengan rasa Melayu, bau Melayu.
Tapi kalau bawa haji, memang tak ada duduk makan. Okey. Ada lagi apa-apa soalan? Akhir, siapa nama tu? Kita ada yang saya kenal ni. Asmalizan. Puan Sharifah. Puan F ni. Ada apa-apa soalan? Mak Fadil. Ammar lah, silakan Ammar. Ada dua Ustaz sebenarnya. Yang pertama, bagaimanakah orang yang sentiasa belajar tata bahasa Arab ni nahwu saraf, tapi apabila dia nak bercakap, dia jadi kaku. Kadang-kadang sentiasa dia berfikir macam mana perkataan ni nak tak alif lam ke, ataupun nak pakai perkataan macam mana. Dia sentiasa belajar tata bahasa tapi apabila dia bercakap dia kaku. Yang kedua Ustaz, bagaimana nak dapatkan buku PDF macam Ustaz tu supaya kita boleh tulis nota juga. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Okey. Pertama, buku nota bagi PDF tu masuk dalam kita punya kelab lah. Masuk kelab lah sebab saya nak kongsi belum banyak. Satu hari kadang saya kongsi buat ahli kelab tahulah kan, macam-macam saya kongsi. Sebab benda tu penuh dalam saya punya komputer. Jadi kita kongsi ni. Yang kedua, nanti bila dalam kelas saya tak pakai lah apa benda nama ni, Canva ni. Sebab saya akan pakai, kita akan buat nota terus atas PDF tu. Saya akan guna Mozilla browser ni, dia boleh buat nota bahasa Arab Melayu. Terus atas tu kita boleh highlight dan sebagainya, kita boleh ni lah garis dan sebagainya. Yang kedua, kalau buku saya kata ni, kalau nak buku bercetak, paling murah dan mudah ialah dapatkan bantuan pelajar Mesir lah. Cuma dia orang kena pandai selam lah, kena pandai cari tempat tu. So kena pasang 2-3 kaki kat lah satu tajuk tu, sebab kadang-kadang orang ni tak dapat, orang tak jumpa kan. Dia punya kabel lain-lain, jaringan dia lain-lain. Yang kedua, apa benda tadi? Soalan pertama lupa dah. Soalan pertama tadi apa? Bagaimana seseorang pelajar tu dia selalu belajar tata bahasa Arab, nahwu saraf, kemudian bila dia nak bertutur jadi kaku, jadi terfikir macam mana nak letak perkataan ni jadi fa'il maf'ul bidang, macam-macam macam tu. Okey. Mana pula Ustaz? Okay, sebab tu Ustaz Asyafiqul Abdul Hamid dia ada buat satu buku nama Binaan Ayat Bahasa Arab. Sebenarnya dia pertama sekali apa-apa bahasa sekalipun dia tidak berada dalam vacuum. Sebab tu saya kata kita banyak kelas bahasa Arab, tapi bila tengok sebenarnya sukatan dia ialah tata bahasa Arab. Kita tak belajar bahasa, kita belajar tata bahasa. Apa ni, insyaAllah jumpa lagi buat yang ni. Terima kasih ambil masa. Apa nama tu, bila dia belajar tata bahasa Arab, dia macam kita bawa kereta dengan belajar undang-undang. Lampu merah apa, nak buat apa, lampu kuning buat apa, dekat selekoh nak buat apa. Bila kita belajar undang-undang, itulah tata bahasa Arab. Tata bahasa tu maksudnya susunan bahasa Arab, fakturan dia. Fakturan, kita tahu fakturan. Tapi bila kita nak start bawa, bagaimana kita tak mula bawa, kita tak tahu pun cara nak bawa motor kan. Ada apa nama, fakturan jalan raya dan juga cara nak bawa motor, nak start kat mana, bila nak kena laju, kena selekoh, macam mana skill dia, nak naik TT dan sebagainya. Itu ialah kemahiran berbahasa. Mana kemahiran bahasa ni yang boleh dapat dengan berbahasa Arab lah. Macam mana kita input melalui membaca atau mendengar. Macam saya kata tadi, kalau kita dah biasa baca, kita biasa dengar, orang Arab dalam konteks ni, dia cakap macam ni. Dalam konteks tu, dia tulis macam ni. Kan? Itu saya kata, bahan paling mudah ialah bahan bacaan kanak-kanak. Sebab bacaan kanak-kanak ni, dia ada banyak sangat dialog. Nanti kita baca kitab Arab, mana ada dialog? Kalau kita baca buku rujukan, sebab dia memang buku rujukan, dia jarang ada dialog antara 2-3 pihak kan. Dia ada konflik dan sebagainya. Dekat dalam cerita kanak-kanak ni, dia ada pelbagai emosi di situ, pelbagai gambaran yang kita nampak. Oh, cara macam ni nak cakap dalam konteks macam ni, keadaan macam ni, saya nak tulis macam ni. Sebab benda ni, bila saya banyak baca surat khabar,
kita akan dapat laras dari bahasa surat khabar. Bila kita banyak baca akhbar, cerita, kita banyak dapat, uslub kita tu bertukar. Tadi ni agak baca bahasa surat khabar ni dia agak kaku kan, dia agak formal kan. Jadi bila saya nak bercakap atau menulis yang situasi dia formal, saya akan guna kosakata yang saya pernah baca, saya pernah dengar daripada akhbar, sama ada surat khabar ke, TV, radio ke. Tapi kalau saya nak menulis atau bercakap, saya nak gurau. Nak bergurau takkan nak guna bahasa akhbar, mana ada. Kita kena ambil bahasa daripada surat bercerita. Kita kena nak macam mana dia musik kawan dia. Macam mana dia merajuk. Macam mana dia cakap. Macam mana dia nak gambarkan dia tengah marah. Kan jadi dia dia benda tu dapat daripada pelbagai input berbeza. Sebab tu saya nak buat juga kelas yang ada masukkan audio video, cuma tadi tak tahu kenapa tak boleh tak dengar, so saya pun nak kena tengok balik macam mana cara nak pastikan semua orang dengar audio ketika tu, ataupun mungkin audio tu dapat asing lah, kita dengar masing-masing lah kan. Sebab daripada apa yang kita masuk, apa kita dengar, apa kita nampak, kita baca, itulah kita menulis. Sebab tu kalau Akhir Amal nak cuba nak uji seseorang tu, kan dia kata dia banyak ni, minta dia tulis, minta dia baca, minta dia bercakap. Dua ni akan nampak sebenarnya, sebab menulis bertutur dan juga menterjemah ialah output. Kita paksa dia apa selama yang dia kata dia belajar, dia kata dia baca, dia kata dia dengar, dia kata dia tonton. Macam mana nak test tahu mana dia pergi tu, apa yang dia dapat tu. Input tu akan hanya boleh diuji dengan output, minta dia bercakap, minta dia tulis. Ketika tu kita nampak, aku keras ataupun tak cukup perkataan. Kadang-kadang sebab tak cukup kata-kata, sebab tu kita tak tahu nak cakap apa. Bukan cakap nak taklif tak taklif lah. Nak perkataan tu tak terkeluar. Tak terkeluar, benda lah. Orang Arab cakap apa dalam situasi ni? Kan contoh macam ni. Mukhalifun din qawad. Mukhalif lil qawanin. Kita kata melanggar undang-undang. Arab tak melanggar, dia bersalahan. Bersalahan dengan undang-undang. Kan? So nampak tak? Dia jangan melanggar istadama, dia melanggar. Tak. Ya. Khalafa. Menyalahi undang-undang. Tu uslub yang mana kita akan dapat dalam membaca dan mendengar kalau kita keluarkan diri kita, sebab kita kena seiring. Saya tak kata tata bahasa tak penting. Tata bahasa penting, tapi kita kena ambil bahasa tu juga. Kita tahu peraturan tapi kita tak tahu bawa kereta, tak jadi. Kita tahu roundabout, kereta ni sepatutnya pukul 3 siapa, lane mana. Tapi kita sendiri tak pernah bawa. Cuba bawa tengok baru tahu. Susahnya. Okay. Kita tahu bagi isyarat tapi tak pernah bawa kereta, tak pernah bagi isyarat. Tu tak jadilah kan. Jadi kita kena seimbang antara tata bahasa, sebab daripada bahasa ni kita dapat budaya. Budaya Arab macam ni. Dia ada unsur mujamalah, ada unsur mubalaghah dan sebagainya. Saya kena fikirlah, benda tu akan membantu kita bila nak berita output tadi lah, nak bercakap, nak nulis, nak terjemah tu, kita akan nampak orang ni tahu tak tahu. Input yang banyak tapi dia banyak tu sebenarnya tak cukup. Tak, bila baca sendiri macam penat lah nak tengok kamus satu-satu perkataan, rupanya dia frasa. Macam Ustaz tunjuk dia lah. Yes. Benda ni tak, saya dulu tak buat macam tu pun. Tak ada pun, ni buku nak baca, ni kamus duduk sebelah belik. Tak. Saya belajar bahasa Inggeris pun dulu, kita banyak guess the meaning. Sebab tu saya tak terikut. Bila kita terikut, kita wow dan wow, jam. Memang jam. Sebab apa? Habis kalau kat sini dah, sini wow. Sini wow. Sini wow. Sini wow. Penuh dan ni. Bayangkan kalau satu kataan dah ada berapa puluh dan. Mau pening orang nak baca. Benda dia cakap je. Boleh tanya aku tahu dan dia. Dia punya dan dia aku dapat boleh tadi. Kan? Patutnya, kat sini kena koma. Kat sini kena ni. That's why kita kena pandai adjust. Bahasa Melayu macam mana cakap. Bahasa Arab macam mana cakap. Bahasa Inggeris macam mana cakap. Jadi bila kita tahulah, sebenarnya budaya dia lain. Budaya Arab lain. Konteks ni, budaya Arab ada 3 cara nak cakap. Yang tu kita nak. 3 cara tu takkan jumpa kalau kita belajar tata bahasa saja. Sebab apa? Sebab kita belajar peraturan. Sebab tu kalau saya pasal, siapa yang belajar bahasa, tata bahasa, Nahwu, benda pertama dia bincang, bahas panjang-panjang pada kalam.
Kalam tu apa? Kalam ni. Pasal nak ada beza. Kalau muna lafzun na tu balik pada nahwiyun. Sebab ada beza antara kalam di sisi ulama lughah, ulama bahasa dengan ulama nahwu. Ahli tata bahasa dia ada perbincangan khas. Tak sama dengan ahli bahasa. Kita nak dua-dua. Kita nak tata bahasa dan juga bahasa. Sebab apa? Orang Arab, dia penutur asli. Dia belajar peraturan sebab dia dah tahu bawa kereta, dia tahu bawa motor. Cuma dia tak tahu ikut peraturan. Jadi dia belajar peraturan. Kita ni dua-dua tak tahu. Kita nak belajar peraturan je. Bila nak diaturkan benda tu, kalau kita tak ada kosakata, kita tak tahu uslub, kita tak tahu frasa. Oh, ada istilah khas benda ni orang Arab pakai. Tulis panjang-panjang tu, kita terjemah cari satu-satu. Memang tak jumpa lah. Sebab apa? Dah, sebenarnya makna dia pendek je. Contoh ni uslub yang selalu kalau nak cakap satu benda tu, dia kata apa? واضح هذا الأمر واضح كوضوح الشمس في ربيع النهار. Kan? Kita pun carilah apa Rabi', apa An-Nahar, apa Syams. Oh, satu-satu. Sebenarnya bahasa Inggeris dia terjemah sangat clear. Crystal clear. Crystal clear. Sangat jelas. Tak perlulah. Sudah terang lagi bersuluh. Kalau nak sama dengan bahasa Melayu, okeylah. Kita punya apa? Nak padanan bahasa Melayu ni macam tu lah. Sudah terang lagi bersuluh. Tak perlulah mentari di musim panas kita, musim hujan dia ada kat sini. Panas tak ada. Kita panas musim panas dah lembab sepanjang tahun. Itu je kita Malaysia. Itu tak adalah musim panas yang dipahami oleh orang Arab. Tak sama musim panas kita. Tak sama dengan musim panas Eropah kan. Dia punya sama tak boleh sama kita. Kan jadi benda tu budaya. Sebab tu bahasa dia tak duduk sekali. Sebab tu saya selalu pesan. Belajar bahasa mesti apa bahasa pun, bahasa ibu kita, bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa asing lain pun, belajar bahasa mesti tahu tata bahasa, budaya dan latar sejarah latar masyarakat dia. Oh, kenapa masyarakat Arab cakap macam ni? Kenapa cakap Mesir kenapa macam ni? Kenapa perangai Jordan macam ni? Kita boleh dapat budaya dia tu sebab penjajah Perancis. Sebab tu dah penjajah Perancis ni banyak mempengaruhi di sebelah apa nama tu Morocco, Libya dan sebagainya. Jadi Libya, Itali, apa nama tu Jazair dan sebagainya. Jadi kita kata Algeria patutlah pelik sikit dia punya ni. Sebab apa? Budaya dia dah terpengaruh dengan budaya asing. Dia pun ke geografi dia dekat mana kan. Bezalah dengan Syam. Orang Syam ni macam ni cara cakap dia, cara lembut dia, cara olah dia, cara kasar dia. Sebab kita tengoklah Sudan lain. So jadi benda tu dapat mana-mana. Sebab setiap negara ni ada hasil karya sastra dia. Ada buku teks dia. Tak sama. Serius tak sama. Baca kan, kita sebut nama orang kan. Sebut-sebut, ini semua cerita sejarah Mesir. Kau tahu kan, jumpa orang Saudi. Yang penting kawan. Nak masuk susah kan. Jadi, kita kena perbagaikan. Input, output kita lah. InsyaAllah dapat input tu, output kita kan makin bertambah. Cuma, dia nampak slow. Tapi sebenarnya, bagi masa sikit je. Cuma, kalau kita banyak, kita perbagaikan. Dia ada Arabic books. Textbook lah kan. Textbook pun kita nak masuk, stories pun nak masuk, cerpen, novel. Lepas tu kita nak masuk budaya dia. Kenapa dia guna cakap Arab macam ni? Kenapa dia guna ayat-ayat macam ni? Sebab budaya dia tak sama. Walaupun nampak macam sama macam kita lah. Kata serumpun Nusantara tapi tak sama pun. Singapura lain. Melayu, Thailand, Thai lain. Indonesia lagi lain kan. Melayu Filipin yang masih ada pun lain. So, jadi macam terlalu one size does not fit all lah, itulah dia macam ni. So kena study lah. Cuma boleh lah kita cuba untuk ni sebab sekarang ada bahan tu terbuka lah untuk DSS, insyaAllah. Okay, siapa-siapa ada apa-apa lagi? Jelas tak? Terima kasih Ustaz. Boleh nak tanya sikit je Ustaz? Boleh silakan. Mungkin ni tak akhir daripada Ana. Yang pertama, kenapa Ana sendirilah ni, kenapa Ana mudah faham daripada kamus Inggeris daripada kamus Arab Melayu? Contohnya macam kamus Hans Wehr. Hans Wehr. Bila saya tengok maksud dia, contohnya laun nun, banyaklah situ. Antaranya colours ataupun shade. Yang kedua, macam mana nak terjemah, contohnya Ustaz hantar video Mustaghrib tu,
Adakah kita perlu tengok kamus siapa yang dia sebut tu? Musta'rib. Dia bukan mustaghrib. Ain, beza ain dengan ghaib. Mustaghrib ni orang Arab yang duduk di okey. Mustaghrib wa nama Fadil, jumpa insya-Allah. Apa nama tu, mustaghrib ni uh, apa dia panggil, expatriate. Mustaghrib ghain, mustaghrib expatriate. Orang Arab yang pindah ke orang Malaysia, apa ni, apa yang expatriate lah, maksudnya expatriate. Dia gunakan maksud apa asalnya, maksud istaghraba, maksudnya dia expatriate lah, dia berdagang ataupun dia hidup di negara orang lah. Okay. Beza dengan musta'rib, orang yang nak cuba menjadi Arab kan. So Arabis tu dia beza dengan mustasyrik, yang cuba nak jadi orientalis. Orientalis ni ada merepek sikit, tapi kalau Arabis ni biasanya dia bahasa je lah, dia tak terlibat sangat dengan persoalan akidah sebagainya lah. Dia tak ganggu lah, cuma dia bahasa lah. Cuma yang merepek ni mana-mana pun ada lah kan. Tapi maksudnya macam mana, macam soalan Afi Fadil tadi dia sebut juga pasal kamus. Adakah perlu semak satu? Tak. Semakin banyak input, semakin banyak yang amal dengar atau baca atau tonton, mula-mula mungkin kita rasa rajin nak buka satu-satu ataupun ni, tapi lama-lama bila kita mula gunakan teknik guess the meaning, apa ni, teka makna ni perkataan dia. Sebab contoh Ammar tahu kataan Syabi'ah tahu? Tak ingat Ustaz. Syabi'ah, okey. Syabi'ah ni sekejap saya tukar. Daraba tadi ada daraba. Daraba tahu tak mana? Tahu. Daraba pukul kan? Betul. Pukul. Okey, orang pantai timur Terengganu saya tak pasti. Tapi kalau orang Kelantan dia kata pukul gambar tu. Ambil gambar tu dia pukul gambar kan. Betul tak? Dia penggunaan istilah pukul gambar untuk Terengganu saya tak pasti pakai. Tapi kalau Kelantan nasi dia pakai pukul gambar. Ambil gambar kan. Betul tak? Daraba. Daraba. Dia kadang-kadang dia guna kataan pukul di situ. Tak semestinya pukul secara fizikal. Kan, apa nama, daraba masalan. Saya bagi satu contoh. Dia guna apa? Kita guna bagi. Arab guna daraba. Sebab tu jangan terikat. Sebab apa kita terikat? Dia tengok kamus ni maksud, okey, tadi ada sebut Hezvia kan. Pertama sekali kena tahu yang kamus Arab Melayu Arab sangat jauh ketinggalan berbanding kamus Arab Inggeris Arab. Sebab saya kata tadi, expatriate Arab yang duduk di sana tu ialah tokoh-tokoh hebat dalam bahasa Arab sebagainya. Dia menulis dan dia banyak bercampur gaul dengan Arabis tadi ni yang nak jadi orang Arab tapi bukan Islam dan sebagainya. Jadi dia bergabung buat kamus bahasa Inggeris, bahasa Arab. Jadi dia ataupun yang barat ni dia duduk di negara Arab, dia buat kamus macam Hezvia. Dia asal Jerman. William Lane tu asal Britain. Jadi dia duduk di negara Arab, dia bina kosakata tu daripada pembendaraan tu, dia banyak dan kemudiannya ada perkembangan, ada sambungan dia oleh generasi selepas dia tu, dia buat sebab tu dan sama pula bila Arab tengah bergolak, orang Arab duduk di tengah-tengah, jadi dia ada bi'ah sinaiyah tu ada kat dia. Kalau dia tak duduk negara Arab, kadang-kadang dia orang boleh pergilah, tapi kalau ni pun orang Arab bersepah di negara dan orang Arab yang menulis dan terjemah dalam bahasa Inggeris bahasa Arab ni banyak, ramai. Bandingkan kita lah, Melayu tak ramai Arab yang boleh bahasa Melayu. Boleh dah ada 3 orang. Tapi kadang-kadang boleh bercakap je, boleh tak boleh. Jadi tak berkembang juga lah. Lambat lagi lah nak berkembang kan. Tapi memang saya kata memang jauh ketinggalan. Kalau baca sepatutnya contoh Hezvia, antara kelebihan Hezvia ialah dia senaraikan semua kebarangkalian. Apakah maksud bukan makna apakah maksud. Sebab saya kata tadi kita semua makna tau. Kalau pindah makna, daraba masalan bukan maksud aku pukul ni. Masal dia tu aku bagi contoh. Daraba masalan, dia bagi contoh.
daraba fulan kan, dia pukul orang tu. Okey. Daraba fil ard, berjalan. Dia bukan seperti pukul kaki. Oh, pukul kaki. Pukul di lantai. Tak, dia penggunaan tu ubah mengikut kesesuaian ke konteks dia. Okay, jadi memang tak nafi. Memang kamus Arab Inggeris Arab ataupun yang lebih bagus Arab lah. Tapi buat masa ni kalau kita ada keperluan memang kita perlu bukan penutur asli kan, bukan penutur jati. Jadi tak perlulah nak aku kena baca Arab-Arab tapi tak faham pun. Tak guna ke tujuan baca kamus tu sebab lagi faham. Tak tu nama dia mu'jam. Sebab orang ajam kita ni perlukan benda tu. Kalau ada apa ni ego nak baca Arab-Arab je tapi tak faham tak jadi ke. Apa saja memanfaatkan kita pakai. Okey. Satu hari nanti insya-Allah boleh Arab-Arab tu. Okey. Cuma apa sajalah sebab kita tengok Arab Melayu Melayu Arab jauh sangat ketinggalan balik Arab Inggeris hingga Arab. Terpaksalah memang terpaksa mengaku pun. Apa nama tu dan dia bila kita banyak meneka makna, biasanya kita hanya akan cari kamus ni bila perkataan tu betul-betul tak tahu dah, cuba teka dah. Pasal tak kena. Sebab kadang-kadang akhir amal perkataan tu akhir amal cari yang kamus pasal tak kena sebab kamus tu dia tak cukup lengkap. Tu pun masalah agak. Aduh mak dia makna pukul kat sini tapi kat sini tak kena, takkan pukul contoh. Kan? Tak kena. Bagi contoh kan. I give you an example. So macam satu ribu aku masalah. Dia nak pukul kita. Tak apa. Tak bagi contoh. Okay. Apa nama tu akhir Amal join lah kita punya ni. Dah join ke belum? Ni. Boleh sembang-sembang ni insyaAllah. Dah join ada kesempatan. Grup dengan kelas dekat dalam Facebook group ada tak? Ya, sekali. Itu dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi ni. Akhir Asmat InsyaAllah, belum Ustaz. lagi. Jazakallah khairan Jumpa minggu Ustaz. depan Okey, jumpa Ustaz. minggu depan lah insyaAllah. Baik. Assalamualaikum. Maaf Ustaz, banyak soalan. Yalah, okey, saya suka. Akhir Asmat ni dia pun sama banyak ni. Dia segan-segan malam ni. InsyaAllah. Okey lah, baik masa ni. Saya off duty dah baru habis ASEAN. Tadi start lambat. Kami hari tu kena beku cuti 2 minggu. Allah. Alhamdulillah setahun ni dah ASEAN kan. So semalam hari last akhir ASEAN 2025 dah serah kat Filipina alhamdulillah. InsyaAllah. Jumpa lagi minggu depan. Yasman join kalau berkelapangan. InsyaAllah. Minggu depan insyaAllah dalam kelas kita. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.